أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب ولا تحسن على بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Tuan-tuan, perempuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datuk, datin-datin yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang kita maklum, pertemuan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan taklimat. Taklimat untuk kita melihat modul asas bahasa Arab memahami Al-Quran. Okay, jadi tujuan kita datang ke kelas kita ni secara online ini adalah untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut tentang bahasa Arab. Tentang bahasa Arab yang insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan satu persatu. Baik. Meneruskan kita punya perbincangan berkenaan dengan bahasa Arab. Sukalah untuk saya memperkenalkan dulu diri saya ni supaya tidak menjadi persoalan lah di kalangan tuan-tuan siapa saya ni kan. Melainkan kalau saya ni orang yang dikenali tu lain cerita, tapi saya ni adalah orang biasa yang perlu memperkenalkan diri kepada tuan-tuan. Sekejap, ada sedikit ni kalau tak pasti kat mana. Tak apa, nanti kalau ada yang ni saya boleh. Okey tuan-tuan, sambungan saya pada tuan-tuan ialah pertama sekali saya nak ta'aruf dulu dengan tuan-tuan. Saya bukan ta'aruf, maksud saya memperkenalkan ta'rif an nafsi. Kalau ta'aruf tu kalimat bahasa Melayu. Saya sebut sambil-sambil ya. Kalau sebut ta'aruf kalimat yang dipinjam daripada bahasa Arab, orang Melayu dah guna. Tetapi dalam bahasa Arab dia membawa maksud saling kenal mengenali antara satu sama lain. Itu maksud ta'aruf. Maknanya saya memperkenalkan diri saya, tuan-tuan memperkenalkan diri tuan-tuan. Tapi disebabkan pagi ni sebab kita pun ramai, lebih daripada 20 orang, jadi untuk kita berkenalan sesama kita ni agak sulit lah. Jadinya saya gunakan kesempatan ni untuk ta'arif sahaja. Ta'arif ni maksudnya memperkenalkan diri sajalah. Baik tuan-tuan. Ta'arif an nafsi. Okay, saya Muhammad Azrin bin Samsudin, dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur, dibesarkan di merata-rata tempat lah sebab ayah saya seorang tentera. Pernah duduk Taiping, pernah duduk di Taman Melewati, pernah duduk di macam lah di Taman Selasih, di Taman Melewa, dan akhir sekali sekarang ni ayah saya menetap di Taman Tasik Semenyih. Kalau ada orang-orang Semenyih kat sini. Baik. Tetapi saya daripada kecil darjah 1, lepas habis tadika darjah 1, ayah saya hantar saya belajar di negeri Kedah. Masa tu yang duduk di Lemah Kelang, tapi hantar saya di negeri Kedah di Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Ada dua tempat. Pertama sekali saya diletakkan di Cawangan lah. Cawangannya di Ketil, Kedah Darul Aman. Kemudian darjah 1, darjah 2, darjah 3 saya dipindahkan ke di pusat dia lah. Sekolah yang sama tapi di Derang, Kampung Tengah Derang. Orang tak kenal sangat ni. Tapi kalau kita sebut Pokok Sena, atau orang kenal lah Pokok Sena, insya-Allah kenal. Saya masuk darjah 3 sekitar 2 bulan. Alhamdulillah dengan min fadlillah, kelebihan daripada Allah Ta'ala, saya dilompatkan ke kelas darjah 4. Disebabkan modul darjah 3 tu ikut sekali imbas dengan ustaz-ustazah yang mengajar tu. Orang kata saya ni agak advance lah. Jadi saya dengan dua orang lagi kawan, kami dinaikkan terus ke kelas darjah 4. Jadi saya jimat lah setahun. Kemudian masuk darjah 4 sampailah darjah 6. Kemudian masuk tingkatan 1, masih lagi di sekolah yang sama tapi di bahagian inilah marhalah
ataupun di yang kita di peringkat sekolah menengah, sekolah yang sama, sehinggalah tingkatan 6. Masuk tingkatan 6 tu, kalau ikut perancangan asal saya nak ambil diploma di sekolah yang sama, tapi kebetulan ustaz saya mencadangkan agar siapa yang dah habis tingkatan 6 teruslah lanjutkan pelajaran di mana-mana tempat di Timur Tengah. Dan ketika itu ustaz saya Al-Fadil almarhum Ustaz Fahmi Zamzam ketika itu dia menjadi maknanya rujukan kami lah. Kalau nak sambung belajar di Timur Tengah ni, dia cadangkanlah kepada batch kami ni untuk sambung belajar di Yaman, di Sana'a di Yaman. Jadi kami pun dicadangkan oleh beliau untuk pergi ke sana. Walaupun sebelum ni ramai pelajar yang pergi ke Syria, ada yang pergi ke India, tapi kami dihantar ke Yaman di Sana'a. Jadi saya pun dapatlah alhamdulillah menyambungkan pelajaran di Universiti Al-Iman Sana'a Yaman selama tempoh lebih kurang 4 tahun setengah. Tak dibenarkan pulang kerana masa tu ada isu WTC di US kena serang. Jadi khawatir kalau balik tak dapat datang semula, nak balik cuti tak boleh. Jadi kami duduklah situ. Alhamdulillah bila saya dah tamat pelajaran, saya berkhidmat seketika di sekolah, kemudian di sekolah rendah swasta, kemudian saya sambungkan khidmat saya di salah sebuah NGO, kemudian saya sambung lagi khidmat saya di syarikat travel, kemudian saya sambung khidmat saya dengan Akademi Bahasa Arab Hudhud. Inilah daripada tahun 2013 sehinggalah sekarang. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan saya dulu menganggap walaupun saya belajar latar belakang bahasa Arab, tetapi saya menganggap bahasa Arab ni agak susah. Bukan susah apa, susah untuk menyampaikannya kepada orang. Akhir sekali, walaupun ada jemputan untuk saya ni mengajar bahasa Arab, pada peringkat awalnya dengan Akademi Bahasa Arab, saya tolak. Saya kata tak boleh lah, saya tak pandai lah. Tapi hikmah daripada apa yang berlaku pada diri saya cedera, saya terpaksa dimasukkan ke hospital, ada kemalangan kecil. Masa itulah saya nampak peluang untuk saya mengajar bahasa Arab, dan saya cuba meneliti kaedah pusar yang Ustaz Rushdi asaskan ini. Saya rasa ini bolehlah, kalau dengan kaedah yang macam ni, saya rasa bahasa Arab memang mudah lah. Pada saya yang memang latar belakang belajar sekolah Arab, latar belakang memang saya ni pernah mengajar abang-abang senior saya masa di Yaman dulu, kitab Nahu, tata bahasa Arab. Tapi pada saya itu kalau mereka dah ada asal bahasa Arab, okeylah. Tapi bagi mereka yang kosong bahasa Arab, memang saya kata memang saya surrender, saya tak boleh nak mengajar sebab saya tak pandai. Kaedah mana yang saya nak gunakan untuk saya sampaikan dengan cara yang mudah. Alhamdulillah bila saya jumpa dengan Ustaz Rushdi ni, saya nampak kaedah penyampaian, cara nak mengajar itu, cara nak menyampaikan, nak memahamkan orang tu ada pada Ustaz Rushdi, dan saya tekuni cara dia. Dan akhirnya kita pun ambillah modul beliau untuk dikongsikan kepada masyarakat yang memang kosong bahasa Arab. Sebab tu kita kata sesuai untuk orang yang kosong bahasa Arab. Tapi mereka yang dah ada asas, lagi mudahlah. Bagi yang kosong pun insya-Allah, bagi yang dah belajar dulu dengan kaedah-kaedah yang pelbagai pun insya-Allah. Pun begitu, kita tidak menyatakan bahawa inilah yang terbaik. Mungkin di luar sana banyak lagi kaedah yang pelbagai, yang akhir sekali tujuannya adalah untuk memahamkan masyarakat kepada Al-Quran yang kita baca. Okey, itu tuan-tuan dan rahmat Allah sedikit sebanyak pengenalan diri saya. Saya sudah pun kahwin, dikurniakan oleh Allah Ta'ala 8 orang cahaya mata. Dan sekarang ni saya menetap di Shah Alam. Siapa yang duduk kat Shah Alam, bolehlah calling-calling dia. InsyaAllah kita boleh berkenalan, berjumpa dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, Akademi Bahasa Arab ditubuhkan pada tahun 2013, tapi kaedah ni Ustaz Rushdi dah bawa pada tahun sebelum tu lagi, 10 tahun sebelum tu lagi. Sehinggalah kaedah ni dah matang, diletakkan di bawah payung Akademi Bahasa Arab Hudhud, tapi masih lagi menggunakan kaedah pusar, dan kita kembangkan melalui Akademi Bahasa Arab Hudhud. Dan alhamdulillah kita ada 3 modul lah setakat ni ya. Pertama, modul asas yang akan kita kongsikan pada pagi ini. Yang selepas asas, kita ada modul pengukuhan.
Dan yang seterusnya kita ada modul lanjutan. Okay, modul asas ni tempoh masanya sekitar 32 minggu lah. 32 sesi, minta maaf. Setiap sesi tu dia duduk dalam sekali seminggu kan. Jadi 32 minggu ataupun 32 sesi. Memakan masa sekitar, kalau nak ikut bulannya, kalau betul-betul tak cuti dan sebagainya, insya-Allah 8 bulan boleh selesai lah. Sebab pertemuan kita seminggu sekali. Okay. Kemudian kaedah pengukuhan, maknanya selepas kita masuk asas tu, kita pengukuhan juga menggunakan buku yang sama yang saya paparkan kepada tuan-tuan ni. Kemudian itu pun juga 32 sesi. Dan yang terakhir, modul lanjutan. Modul lanjutan tu barulah kita akan pergi kepada surah-surah secara spesifik dalam Al-Quran. Kita akan pergi pada surah Al-Insan sebagai contoh. Kita akan mendalami suratul Insan. Kemudian surah As-Sajadah. Tengoklah mana-mana surah yang sesuai, dan itu kita tidak mengikat dia dengan beberapa sesi lah. Mungkin dia akan jadi 20 sesi kalau awal habis kan. Mungkin dia jadi 30 sesi. Mungkin juga kalau perbincangan tu lama, dia mungkin jadi 40 sesi. Tengoklah. Pun begitu tuan-tuan. Apa yang kita belajar ini, dia boleh diaplikasikan, kita boleh apply lah pada, boleh kita amalkan, boleh kita praktiskan pada mana-mana ayat Al-Quran yang kita baca. Nanti saya akan perkenalkan kepada tuan-tuan kaedah ini insya-Allah. Bagi yang pernah lalui, dia mungkin nampaklah lebih jelas lagi. Bagi yang kali pertama lalui ataupun kali pertama menghadiri taklimat ini, dia akan nampak jugalah insya-Allah. Okey. Saya akan teruskan dengan tuan-tuan. Pengenalan taklimat kunci memahami bahasa Arab, kaedah pusar. Memahami bahasa Arab Al-Quran, kaedah pusar. Kenapa kita namakan pusar? Kita akan maklumkan kepada tuan-tuan. Dan ini adalah isi kandungan buku kita ni. Buku kita ni tuan-tuan boleh didapati dengan pembelian secara WhatsApp lah. Nanti pihak yang berkenaan akan hantar ataupun akan post ke rumah tuan-tuan. Kalau andai kata tuan-tuan nak menyertai kelas ni pada pertemuan yang akan datang seterusnya insya-Allah. Okey, ini adalah Ustaz Rushdi. Mungkin sebahagian tuan-tuan ada yang mengenali beliau. Dan beliau dulu pernah dijemput dalam radio IKIM selama tempoh, seingat saya 3 tahun kot. Tapi dalam IKIM tu bahasa Arabnya lebih kepada komunikasi lah. Tanya jawab kan, tanya jawab. Tapi yang kita nak belajar ni bukan tanya jawab. Yang kita nak belajar ni lebih kepada untuk kaedah untuk kita faham apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran tu, yang kita duk baca tu. Okey. Baik, saya mulakan dengan potensi orang Melayu. Kenapa kita cakap pasal Melayu ni? Sebab yelah, kita orang Melayu, majoriti mungkin ada orang India ke, India Muslim ataupun Cina Muslim. Ini tidaklah orang kata apa menolak semua bangsa yang lain selain Melayu. Cuma kita cakap dalam sudut orang Melayu ni, kenapa? Sebab kita ni bertutur dalam bahasa Melayu. Mana-mana orang yang bertutur dalam bahasa Melayu, baik di Malaysia, Indonesia, Singapura, Selatan Thailand, ataupun sebahagian di Kemboja, mungkin sebahagian di Vietnam, ataupun ada salah satu pulau di Myanmar yang bertutur dalam bahasa Melayu. Ini potensi kita. Potensi kita. Sebab kita ni dulu dikenali sebagai Al-Jazirah Al-Malayuiyah kan, kepulauan Melayu kita ni. Kemudian tak apalah, penjajah punya cerita tu, kita pun tuan-tuan lebih tahulah tentang sejarah. Tapi kita, potensi kita sebenarnya, orang Melayu, untuk faham Al-Quran itu ada kat sini. Pertama, kita ni, kalau kita tengok, kita kecilkan sikit, masyarakat kita di Malaysia secara khusus lah. Kita kecilkan di Malaysia saja, tak kisahlah Melayu di tempat-tempat lain tu kan. Di Malaysia saja ni, insya-Allah majoriti masyarakat Melayu yang beragama Islam ni boleh baca Al-Quran. Itu potensi kita yang pertama. Okay? Kita boleh baca Al-Quran. Yang keduanya tuan-tuan, kita berdoa, kita berwirid, kita membaca lafaz niat, melakukan solat, semuanya dalam bahasa Arab. Tak ada di kalangan tuan-tuan daripada subuh tadi, daripada qiyamul tuan-tuan tu, sampailah selesai solat duha tuan-tuan, semuanya kita gunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Bermakna bahasa Arab tu sudah pun menjadi darah daging kita. Isu dia faham je. Isu dia faham saja. Jadi baca Quran dan apa yang kita sebutkan dalam wirid kita, doa kita, lafaz solat kita dan sebagainya adalah dalam bahasa Arab. Yang ketiganya tuan-tuan, potensi kita orang Melayu ni,
untuk memahami Al-Quran dengan lebih mudah. Sebab apa? Potensi kita ada sekitar 1,700 perkataan Melayu kita ambil daripada bahasa Arab ataupun kita pinjam daripada bahasa Arab. Ini sekitar 1,700 tuan-tuan. Ini Ustaz Rusdi punya pengalaman dia lah mengajar bahasa Arab. Dia dapati memang banyak perkataan bahasa Melayu yang dipinjam dari bahasa Arab, sehingga kan dia pernah buat satu kajian ringkas. Dia kata ada 1,500. Tapi masa tu dia pernah sebut benda tu, dan salah seorang daripada pensyarah bahasa di UKM tak salahnya, dia cerita, dia kata, Ustaz, bukan 1,500, sebenarnya ada 1,700. Maknanya lagi banyak lah. Dia kalau ikut secara, orang kata apa, secara tak langsung lah, kalau kita menguasai sekitar 1,000 perkataan, 1,000 perkataan bahasa selain bahasa kita, seolah-olah kita dah menguasai bahasa tersebut. Tapi yang kita ambil daripada bahasa Arab ni 1,700. Maknanya banyak sangat kalimat-kalimat yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Sebenarnya kita ni seolah-olahnya, tidaklah semua, seolah-olahnya kita ni macam dah cakap Arab dah. Tapi sebab mungkin telonya ataupun mungkin dia punya logatnya, lahjahnya orang Arab kata berbeza, maka di sana kita rasa macam ianya bukan bahasa Arab. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, telusuri setiap perkataan tu, memanglah kita insya-Allah boleh agak apa makna dia. Tapi cuma logat kita berbeza je. Contoh, saya ambil contoh mudah dalam tempoh yang ada ni. Kalau kita gunakan kalimat sabar, kita sebut sabar, orang Arab sebut sabr. Ataupun kalau nak bariskan hujung, dia sebut sabrun ataupun as-sabru. Kita sebut sabar, sabak, kan? Sabar, kan? Kita tak perasan kalimat itu adalah daripada bahasa Arab. Dan kita pun duk guna bahasa Arab ni memang selalulah Assalamualaikum, kan, apa khabar? Khabar tu pun bahasa Arab. Assalamualaikum bahasa Arab. Kita tanya sihat wal afiat, sihat bahasa Arab, al-afiyah bahasa Arab. Jadi banyak kalimat-kalimat bahasa Arab yang kita tuturkan dalam kehidupan kita. Okey tuan-tuan. Ini mengikut Ustaz Rusdi punya, dia kata perkataan popular dalam kaedah pusat. Ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan apakah perkataan popular tu. Okey. Dalam kaedah pusat ni sudah pun mewakili sekitar 40% daripada perkataan Al-Quran. Okey. Manakala gabungan perkataan Melayu dan juga perkataan popular yang ada dalam kaedah pusat ni, kan, dalam kad diagram yang akan saya tunjukkan kepada tuan-tuan, kita sebenarnya boleh ataupun sudah pun menguasai sekitar 70%. Jadi perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab dah ada, campur lagi dengan kalimat-kalimat yang kita ulang tengok dalam kad diagram kita nanti yang akan saya tunjukkan kepada tuan-tuan, bermakna kita bolehlah, paling tidak sebenarnya kita boleh memahami. Saya tak katalah 70 ni besar ni, kata Ustaz Rusdi, kan. Kita katalah 50 pun insya-Allah lah, 50%. So kalau kita baca Al-Quran, kita tengok satu persatu perkataan, insya-Allah sebenarnya tuan-tuan, kita boleh menguasai sekitar ataupun memahami sekitar 50% perkataan-perkataan yang kita baca dalam Al-Quran. Tapi perlukan kepada orang kata apa, penelitian, perlukan kepada sedikit pelajaran, perlukan kepada merenung perkataan-perkataan itu yang ada dalam kad diagram. Bagi sahabat-sahabat yang join tengok dalam TikTok saya ni, boleh tengok ni saya tunjukkan. Okey, bagi tuan-tuan yang duduk dalam Zoom kita ni, ni kad yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan. Ada juga dalam saya punya tablet ni, saya akan kongsikan sekejap lagi ya. Okey. Baik tuan-tuan. Kita tengok pada contoh-contoh perkataan bahasa Melayu yang kita ambil daripada bahasa Arab. Ini contoh-contoh daripada huruf A saja. Okay, kita ada perkataan akrab, Arab sebut akrab. Kita ada perkataan alamat, orang Arab sebut alamah. Kita ada perkataan amanah, amanah, alam, alam, alat, alah, alatun, asal, aslun, asli, asliyun. Atau belajar mat asli kan dalam ilmu tajwid. Awal, awalun, ahad, ahad, asas.
Ni semua ni lebih kurang bunyi tuan-tuan. Kalau huruf B pula ni tak semua perkataan yang kita masukkan. Ini contoh-contoh perkataan saja. Daripada huruf B ni, badanun, bahthun, batinun, batalun, baitun, bakhilun, balaun, baqi, babun. Babun memang tahulah albab kan. Ini tengok contoh huruf D pula. Dahsyatun, dairatun, da'watun, da'i, du'aun, diwanun, daftarun, dalilun, darajatun, dunya. Ini semua bahasa Arab tuan-tuan. Tak semua yang kita ambil kita masukkan dalam ni, tapi inilah sebahagiannya. Saya nak langkau tak pergi-pergi semua tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kalau ada buku ni tuan-tuan boleh semak tengoklah. Okey, contoh kita ambil huruf H ya. Haqqun, haqiqatun, hayatun, hibatun, hikayatun, hikmatun, hurmatun, hinnatun ya. Hurufun, ilmun, ilmiyatun, imanun, ihsanun, istilahun, istirahatun, dan macam-macam lah. Okey, saya nak pergi kepada mana paling hujung sikit tuan-tuan. Yang ni. Kita ambil huruf S tengok. Sa'atun, sabrun, sabtu, yaum sabti. Ni tak boleh nak dibariskan, tak boleh nak ditanwinkan. Sabtu. Okey, thulathaun, sabunun, sahabatun, salamun, thaljun, sihatun, saja'un, sadaqatun, sababun, silatur rahmi, sihrun, sujudun. Ini contoh-contoh saja tuan-tuan. Kita ambil paling akhir huruf Z sebagai contoh. Huruf Z. Zalimun, zakatun, zamanun, ziyaratun, zuhdun, zakarun ataupun zikrun. Minta maaf, zikrun. Zirafatun, zina. Okey, ini contoh-contoh. Nak menunjukkan kepada ibu ayah sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya banyak kalimat-kalimat. Saya sebut kat banyak tempat, saya kata kalau kita ni dilahirkan sebagai orang Korea lah kan, ataupun orang apa kita kata orang Cina ke kan, memang bahasa tu memang jauh lah daripada bahasa Arab. Saya tak tahulah, cuba tanya orang Cina lah, cuba tanya orang Korea lah. Saya ingat setakat duk tengok cerita-cerita Cina ataupun apa-apa juga, contoh macam penceramah yang bertutur dalam bahasa Mandarin, dia guna kalimat-kalimat, contoh dia terjemahkan ayat Quran, tak ada satu pun kalimat yang setakat saya lah tuan-tuan dalam ceramah tersebut yang bila diterjemahkan dalam bahasa Mandarin ada serupa dengan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Melayu banyak kalimat yang ada persamaan dengan bahasa Arab. Maknanya kita ni kena bersyukur kerana kita ni boleh faham bahasa Melayu dan juga kita bertutur dalam bahasa Melayu. Kerana ianya membantu kita untuk kita ni memahami ataupun kita ni lebih dekat sikit lah macam orang Arab. Ibarat macam orang Turki, banyak juga kalimat-kalimat yang dipinjam daripada bahasa Arab. Ibarat macam orang Parsi, boleh jadi juga kan. Saya pun tidaklah memahami bahasa Turki ataupun bahasa Parsi. Tapi kalau kita dengar ucapan daripada mungkin Presiden Erdogan ke, ada juga kalimat-kalimat yang dia guna tu, ini bahasa Arab asalnya ni, kan? Macam Parsi kan, Iran, ataupun daripada mungkin bahasa, wallahu alam, bahasa-bahasa Hindustan mungkin, ataupun bahasa Hindustan, Urdu kan. Mungkin banyak juga kalimat-kalimat yang dipinjam daripada bahasa Arab. Jadi kita adalah antara bangsa yang banyak meminjam lah, makna sama lah dengan bahasa Arab. Okey, itu saya nak tekankan betapa sebenarnya kita ni tidaklah jauh dengan bahasa Arab. Cuma mungkin kita ni dimomokkan. Itu satu video yang saya kongsikan dengan tuan-tuan. Saya tunjukkan yang Ustaz Rusli sebut, cabaran orang Melayu ni apa dia? Mungkin kita ni dah lama dimomokkan dengan bahasa Arab ni susah. Ya akhirnya kita pun termakan kata bahasa Arab ni susah. Sebenarnya yang susah bukan bahasa Arab. Yang susah tu mungkin kaedah penyampaian tu. Kan, kaedah penyampaian tu. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita kanak-kanak tu, zaman saya budak-budak tu, tengok TV kan, macam mana kaedah orang putih mengajar bahasa Inggeris. Dia buat lagu, dia buat filem-filem yang masuk kat tanah air kita ni kan. Bahasa-bahasa dia tu yang menyebabkan akhirnya kita jadi macam okey, kita rasa macam bahasa Arab, bahasa Inggeris tu okey.
Macam sekarang ni dah banyak masuk cerita-cerita Korea. Sampai kalau kita jumpa anak muda, setengah anak muda yang memang duk layan cerita Korea tu, sampai dia boleh tahu perkataan-perkataan bahasa Korea tu. Dan dia rasa macam bahasa Korea tu mudah. Kenapa tidak bahasa Arab? Gitu. Sebab mungkin kaedah penyampaian ataupun mungkin telah dimomokkan. Itu saya tak adalah nak buat spekulasi, tapi sebahagiannya begitu. Sebahagiannya begitu menyebabkan akhir sekali kita tolak tepi bahasa Arab ni. Termasuk anak saya, tuan-tuan. Anak saya pun sendiri, walaupun saya mengajar bahasa Arab, saya minta dia join juga kelas bahasa Arab saya. Dia kata susahlah bahasa Arab. Dia kata mungkin awak tak bagi fokus lah, sebab bahasa Arab sekolah dengan bahasa Arab kita ni lain maksud dia kan. Dia nak bagi tahu kata orang yang tidak dapat menerima bahasa Arab ni kerana mungkin kaedah penyampaian dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba sedaya mungkin lah. Tidaklah saya kata ini yang terbaik, tapi salah satu daripada cara-cara kaedah-kaedah yang ada di luar sana yang ustaz-ustaz lain pun usahakan supaya masyarakat dapat memahami Al-Quran. Okey. Ini tuan-tuan, saya pernah kongsikan juga dalam sesi-sesi taklimat yang sebelum ini. Kesalahan besar yang berlaku dalam bacaan Al-Quran. Kalau kita salah sebut makhraj sebagai contohnya, sebutan ataupun tempat terbit huruf kita tu salah, maka makna pun boleh jadi berubah ataupun boleh jadi kalimat itu tidak ada makna langsung. Sama ada berlaku perubahan makna ataupun tak ada makna langsung. Contoh, kalimat alhamdu. Kesalahan yang seringkali berlaku pada makhraj, orang sebut alhamdu. Kerana mungkin nak menekankan ha itu, ha pedas, sehingga kan disebut alhamdu. Kalau alhamdu, satu lagi alhamdu dengan huruf ha yang longgar ini, ha besar ni, maka dia akan berlaku perubahan makna. Tuan-tuan tengok tengok dekat bawah ni, kalau kita sebut dengan alhamdu, itu membawa maksud mati. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita akan menyatakan seolah-olah mati bagi Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam. Mati, alhamdu mati. Kalau kita sebut alhamdu, ini akan membawa maksud apa? Alhamdu, nombor 2, musnah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillah, tuan-tuan. Musnah bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Sedangkan kalimat itu alhamdu, segala puji. Okey, a'udhu. Kita sebut a'udhu, ini yang sebenar. Maknanya aku berlindung. Tapi kalau kita sebut a'udzu dengan huruf zai, ini akan membawa maksud aku kehilangan. Jadi kalau kita baca a'udzu dengan bacaan yang salah, a'udzu billah, kan, aku kehilangan Allah, wal'iyadu billah. Jadi maknanya kalimat-kalimat itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini huruf dad. Maksudnya apa? Kita tak nak masuk ataupun kita tak nak tergolong dalam golongan orang-orang yang sesat. Dallin, sesat. Tak nak kita. Tapi kalau kita sebutkan ad-dalin dengan huruf dal, ini maksudnya apa, tuan-tuan? Orang-orang yang menunjukkan jalan. Jadi kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, contohlah kan, kita tidak mahu tergolong di kalangan orang yang dimurkai dan juga di kalangan orang-orang yang menunjukkan jalan kebenaran. Terbalik, tuan-tuan. Sepatutnya tak nak sesat. Lah kali jadi tak nak dakwah pula pada orang. Itu kesalahan makhraj. Jadi bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab, sedikit sebanyak dia akan mengetahuilah kepentingan bahasa Arab dan dia tahu apa yang dia baca tu salah ke betul. Jadi tuan-tuan dah belajar ilmu tajwid, masya-Allah, kita tambah pula dengan ilmu bahasa Arab. Sebab tu saya sebut banyak kali, di tempat-tempat lain pun saya sebut, bahasa Arab ataupun minta maaf, ilmu tajwid dia tak boleh dipisahkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab tak boleh dipisahkan dengan ilmu tajwid. Sebab benda ni dua-duanya dia terkait, tuan-tuan. Kenapa kena baca panjang? Sebab dia terkait dengan makna. Kenapa kena baca pendek? Terkait dengan makna. Kenapa kena sebut dengan betul makhrajnya? Kerana terkait dengan makna. Kenapa? Itu dari sudut makna, kan? Dari sudut istilah-istilah yang tuan-tuan sebut dalam ilmu tajwid, izhar syafawi, ikhfa'nya, idgham bil ghunnah, ma'al ghunnah, apa semua tu macam-macam tu lah istilah-istilah. Semua istilah-istilah itu daripada bahasa Arab, kan? Kita kata itu akan membantu kita. Bila kita belajar bahasa Arab, dia akan membantu kita untuk memahami istilah-istilah yang kita gunakan dalam ilmu agama kita tu.
Terutamanya ataupun salah satunya adalah ilmu tajwid. Okey, contoh lagi tuan-tuan. Kesalahan dari sudut baris pun akan memberi kesan. Ini kita akan belajar nanti insya-Allah tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dah masuk kelas asas. Kita dah masuk bab fi'il madhi sebagai contoh, past tense. Ini kita dah belajar, yang dah belajarlah, yang belum belajar, ini tuan-tuan. Kalau kita salah baca dari sudut barisnya, maka akan bertukar pada maknanya. Kita baca apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Kenapa baca ta? Kan? Sebab makna an'amta ialah engkau bagi nikmat. Tapi kalau kita salah baca an'amtu dengan hujungnya baris dhammah, maka dia akan membawa maksud apa? Aku bagi nikmat. Kan? Jalan sepatutnya jalan yang telah engkau beri nikmat, wahai Allah. Tapi kita salah baca, ataupun mungkin terlalu kita ini, mungkin bukan kita lah tuan-tuan, sebahagian orang lah. Dia tidak memahami ataupun tidak mengetahui baris hujungnya. Dia pun hafal surah Al-Fatihah tu dengan pendengaran saja, bukan dengan bacaan. Kan ada orang dia, macam mana dia boleh hafal? Sebab dia selalu dengar. Kan? Tapi bergantung kepada pendengaran, dia tidak akan membantu sangat. Dia mesti tengok juga kalimat tu, barisnya kenapa. Baris depan ke, baris atas ke. Okey. Kalau dia baca an'amtu, aku bagi nikmat. Kalau dia an'amti, hujungnya baris bawah, itu engkau seorang perempuan telah bagi nikmat. Ubah tu. Al-birru, maknanya kebaikan. Al-barru, ini maksudnya daratan. Al-burru, maksudnya gandum. Sikit je baris tuan-tuan. Birru, kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah Ta'ala. Kamu tidak akan mencapai darjat kebaikan yang sebenar sehinggalah kamu menginfakkan harta yang kamu sayang, yang kamu suka. Tapi kalau kita baca salah, na'udzubillah, lan tanalul barru, tak adalah pula orang baca begitu kan. Tapi andai kata kamu tidak akan sampai ke daratan, ataupun lan tanalul burru, kamu tidak akan dapat gandum. Dia akan jadi macam tu makna dia. Okey? Sinatun, sanatun, sunnatun. Sunnah kita tahu maksud dia. Sanatun, ini maknanya tahun. Sinatun maknanya mengantuk. Yang tuan-tuan baca daripada ayat Al-Kursi. Itu kalimatnya apa tuan-tuan? Kalimatnya adalah sinatun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala itu tidak disentuh oleh rasa mengantuk. Dan juga tidak disentuh oleh tidur. Itu Allah Ta'ala yang Maha Agung. Tak ada pun rasa mengantuk macam mana kita. Tapi kalau kita baca, la ta'khudhuhu sanatun. Sanatun maknanya tahun. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Saya tak ambil semua. Saya langkau-langkau saja untuk kita singkatkan masa. Okey. Kemudian mungkin berlaku juga kesalahan daripada sudut tasydid. Tasydid ataupun kita kata sabdu lah. Sabdu Betul ke sabdu? Sabdu. Sabdu bukan Tasydid macam mana tuan-tuan? Siapa orang KL kat sini? Boleh. Sabdu Ustaz. Sabdu betul Kalau Sabdu. tanwin semua apa tanwin? Baris dua Tanwin baris 2. Baris dua. Ni sabdu Okey. Tasydid. Okey, ini kesilapan dari sudut tasydid. Ini mungkin di kalangan tuan-tuan biasa dengar. Kita baca dengan tasydid. Iyyaka. Maksudnya apa? Hanya kepada engkau. Biasanya diterjemahkan oleh tok guru lama tu gitulah. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami sembah. Tapi kalau kita baca dengan cara yang longgar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam sedap kan? Tapi maknanya apa? Cahaya matahari engkau. Cahaya matahari engkau kami sembah. Na'budu tu maksudnya kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan cahaya matahari engkau kami meminta pertolongan. Na'udzubillah tuan-tuan. Tu jauh dia punya makna tu Okey, contoh lagi hayyatun dengan habbatun. Kalau habbatun maksudnya bijian. Kalau hayyatun maknanya ular hitam. Dan ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut ada semua penyakit boleh dirawat, semua penyakit boleh dirawat, melainkan mati saja. Apakah ubat tersebut ataupun rawatan yang boleh kita gunakan untuk merawat semua penyakit itu? Nabi sebut habbatus sauda, biji yang berwarna hitam.
Yang kita sebut habatus sauda itu tu duk makan je lah. Tapi andai kata tersalah titik, letak 2 titik, illa hayyatus sauda, ataupun Nabi kita baca hayyatus sauda, maksudnya apa? Ular hitam. Maknanya semua penyakit boleh dirawat dengan ular hitam. Kan dah jauh makna tu kan. Ular bukan merawat tuan-tuan, mematikan. Jadi salah titik boleh menukar makna, kadang-kadang tidak ada makna langsung. Okey. Itu kesilapan-kesilapan yang boleh berlaku, antaranya juga yang keempat, kesilapan dari sudut mat. Kita ambil mat asli lah tuan-tuan ya. Mat. Okey, kita baca apa? Waqina azabannar. Pendek aja. Qi. Pendek Waqina. Ada orang nak sedap, dia kata waqina azab, konon lah sedap. Kan? Macam suara saya tak sedap lah. Ini maksudnya ada yang dia merasakan baca panjang tu lagi sedap. Tapi bila baca panjang, dia tidak meraihkan apa nama ni tajuk yang betul, maka akan lari makna dia. Kalau waqina azabannar, selamatkanlah oleh engkau akan kami daripada api neraka, kita baca waqina, dan selamatkanlah wahai wanita. Kita minta pertolongan tu daripada seorang perempuan. Ni salah ni. Kita nak minta kepada Allah, lain kali kita minta tolong kepada perempuan untuk selamatkan kita daripada api neraka. Okey tuan-tuan, ini menarik. Kita baca Allahumma ajirna minan nar. Ini kita baca zikir selepas solat kan, selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib. Ada yang baca Allahumma ajirna minan nar. Sepatutnya Allahumma ajirna, ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka. Tu maksud selamatkan tu, ajirna tu selamatkan kami. Kalau kita baca ajirna, apa maksud ajirna tuan-tuan? Nombor berapa ni? Nombor 3. Ajirna. Wah, Allahumma ajirna, wahai Tuhan, wahai Allah, sewakanlah kami api neraka. Jauh tuan-tuan, dia minta simpang lagi, minta sewa pula. Kan? Satu lagi. Kalau kita baca Allahumma ajirna. Nampak macam Arab dah ni. Ada sabdu ni kan. Rupa-rupanya apa tuan-tuan? Kalau ajirna, ganjarilah kami. Kita nak minta jauh, lain kali minta masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Sama juga, ini yang terakhir yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Sepatutnya kita baca ahyina. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Doa yang tuan-tuan ibu ayah duk baca tu. Wahai Tuhan, wahai Allah, ahyina, hidupkan oleh engkau akan kami dalam kehidupan yang beriman. Tapi kita baca Allahumma ahyina, panjang. Walaupun 2 harakat, mad asli, tetapi dia akan merubah makna. Wahai Allah, lepas tu kita baca ahyina, ini salah. Maksudnya, wahai perempuan. Seolah-olah macam kita kata, perempuan, selamatkanlah kami, ataupun hidupkanlah kami, minta maaf, hidupkanlah kami dengan kehidupan yang penuh dengan keimanan. Ini untuk perempuan, ni salah. Permintaan untuk perempuan. Sepatutnya baca dengan pendek sahaja, ataupun ahyi saja, pendek saja. Ini antara faktor ataupun sebab-sebab utama. Antara sebab-sebab utama kita belajar bahasa Arab, supaya kita dapat kaitkan dengan ilmu tajuk yang kita belajar, dan akhir sekali kita tahu makna perkataan-perkataan yang kita baca, dan ia akan menghasilkan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Okey tuan-tuan. Masih lagi. Kita nak tahu kenapa perlu belajar bahasa Arab. Kenapa perlu? Semua ilmu yang kita belajar, kita kena tahu apa sebab dia tuan-tuan. Kita bukan anak-anak. Zaman kita belajar dulu, zaman saya, masa saya kecil-kecil dulu, kenapa ayah aku hantar sekolah asrama? Tak tahu. Matlamat belajar tak tahu. Tapi disebabkan jadual dah ada, pagi pukul 8.30 his ataupun kita subjek pertama, sampailah pukul 12.30 kan. Kita belajar, rehatlah pukul 10, 10.30 kan. Kita belajar, tapi kita tak tahu kenapa aku belajar. Itu darjah 1, darjah 2. Sampailah mungkin darjah 4, darjah 5 kan. Duduk blur lagi. Kenapa aku kena belajar? Kenapa kena ikut jadual? Kan? Macam kita duk bagi anak kita semangat kan. Cucu tuan-tuan bagi semangat supaya dia belajar. Sebab kenapa kita kena bagi tahu? Sebab kita nak dia faham matlamat dia belajar tu. Kan kita mungkin tak faham dulu. Tapi sekarang ni kita dah faham dah kenapa aku nak belajar ni. Sebab aku dah dulu aku hidup tak pernah nak tahu tentang bahasa Arab. Sekarang ni kita nak belajar bahasa Arab. Tapi kita nak orang kata apa, nak pointkan satu persatu. Kenapa perlu kita belajar bahasa Arab?
kita nak jelaskan lagi kepada tuan-tuan. Pertama sekali, ialah kerana kita nak faham Al-Quran secara celik Arab. Kenapa kita secara celik Arab? Sebab saya dah sebut dalam banyak-banyak kelas saya, tuan-tuan, ni kelas-kelas lanjutan, kelas asas pun sama. Bila kita belajar bahasa Arab, bila kita baca Al-Quran, tuan-tuan, memahami Al-Quran daripada asal bahasa Arab, itu tak sama dengan kita memahami Al-Quran dengan cara kita membaca terjemahan. Betul, tuan-tuan, betul. Contoh perkataan yang saya sebut pada ibu ayah sekalian, contoh. Saya bagi contoh dulu ni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dua kalimat kat situ. Wa in ta'uddu, kalau kamu bilang, kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, Tuhan kata la tuhsuha, kamu tidak mampu untuk membilangnya. Dua-dua kalimat. Ta'uddu pun maksud menghitung, membilang. Uhsu ataupun ahsa itu pun maksudnya menghitung juga ataupun membilang juga. Apa beza kalimat ta'uddu dengan kalimat ahsa tu? Bezanya apa, tuan-tuan? Bezanya kalau ta'uddu, dia menghitung secara yang besar-besar ni. Tapi kalau Allah Ta'ala gunakan kalimat ahsa, tuhsuha tu, itu maksudnya bilang ataupun menghitung dengan detail. Baik, saya bagi contoh beginilah, tuan-tuan. Daripada pagi tadi, ataupun daripada semalam lah, kita ambil panjang sikit masa kita. Semalam, sekitar pukul 10, 10.30 ataupun pukul 11 lah paling lewat mungkin kita tidur. Sampailah pagi ni kita bangun dan kita join kita punya sesi taklimat ni. Tuan-tuan cuba bilang berapa nikmat Tuhan pada tuan-tuan, pada ibu ayah sekalian, pada saya. Kalau saya lah, kalau tuan-tuan suruh saya bilang, suruh saya hitung semalam aku dapat tidur dengan nyenyak, satu nikmat. Kemudian mimpi-mimpi yang baik, dua nikmat, contohlah kan. Bangun pagi tadi, bangun, ya kan dah mati dah, alhamdulillah bangun. 3 dah nikmat. Dapat solat subuh. Kalau pakcik-pakcik kita ni pergi masjid, alhamdulillah sembahyang subuh di masjid. Alhamdulillah. Kemudian kita dapat sarapan tadi ni. Alhamdulillah. So, kalau kita kira ada sekitar 5 nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Itu dipanggil menghitung dengan kalimat al-ud ataupun ta'uddu. Tapi kalau kita gunakan kalimat ahsa, itu menghitung dengan detail, tuan-tuan. Sebelum kita tidur semalam, apa situasi yang tuan-tuan rasa kalau kita nak hitung detail ni, tuan-tuan? Nafas kita. Kita nak duduk. Daripada berdiri, nak duduk atas katil. Tuan-tuan, semua pergerakan kita tu, tulang belulang kita, pergerakan kita, pernafasan kita, itu semua nikmat daripada Tuhan tu. Mata kita nak lelap ni. Kan? Bila kita dah terlelap tidur ni, siapa yang jaga mata kita daripada semut masuk ke, daripada binatang-binatang lain masuk ke, telinga kita yang tidak tertutup ni, lubang ni, siapa yang jaga daripada semut masuk ni? Mana ada orang tidur pakai kunci ataupun pakai pintu untuk telinga kan? Tak ada kan? Ini dipanggil hitungan yang teliti, yang detail. Itu digunakan tuhsuha. Sebab itu kalau kita baca terjemahan Al-Quran, kalau kamu hitung nikmat Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Dua-dua guna kalimat hitung. Tapi kalau kita faham kalimat ta'udu, itu maksudnya menghitung dengan kita sebagai manusia, kita akan hitung secara simple lah. Kita kata hitung secara yang besar-besar lah. Tapi kalimat tuhsuha itu maksudnya kamu tidak akan mampu nak hitung dengan secara detail. Itu dia kata memahami Al-Quran secara celik Arab. Faham. Baca tu memang akan sentak. Kalau kita faham, memang kita akan sentak. Kita akan sentak. Kita tahu, Tuhan sebut dengan kalimat ini ada maksud dia. Kenapa tak gunakan kalimat ta'uddu juga? Contoh kan? Kenapa guna kalimat yang lain di penghujung ayat tu? Sebab ada maksud dia yang tertentu. Ia tidak akan sama dengan sekadar membaca terjemahannya. Okey, satu. Itu sebab perlu kita belajar bahasa Arab. Yang kedua, menghayati bacaan solat, doa, wirid, zikir dan sebagainya. Yang ketiga, memahami istilah-istilah ilmu syarak. Macam saya sebut tadi. Contoh ilmu tajwid sudahlah. Berapa banyak istilah-istilah Arab dalam ilmu tajwid yang tuan-tuan belajar. Dalam ilmu fiqh yang kita belajar, berapa banyak istilah-istilah Arab. Kan, dalam ilmu tauhid, kan, berapa banyak istilah-istilah Arab. Itu semua, kalau kita belajar bahasa Arab, dia akan membantu kita memahami istilah-istilah tersebut. Kan? Okey, yang keempat, menggalakkan
atau minta maaf, mengelakkan dari berlaku kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini refer pada yang atas tadi lah, merujuk kepada yang atas tadi. Yang kelima, membantu anak-anak yang sedang belajar bahasa Arab. Ini mungkin tuan-tuan dah lepas lah kot. Kalau saya, yelah kan, anak umur kecil-kecil lagi. Tapi tuan-tuan mungkin boleh bantu cucu kan, untuk faham lah, paling tidak pun dia tanya kita kok lah kan. Tak adalah dia kata, oh atuk aku tak tahu langsung. Tahu juga kan. Itu antara perkara lah yang boleh kita gunakan. Kita belajar bahasa Arab. Dan yang terakhir, memahami agama dari sumber yang asal, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita boleh je sebenarnya tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita nak tengok rujukan kita daripada bahasa Melayu ada, daripada bahasa Inggeris ada, daripada bahasa-bahasa lain lah. Mungkin tuan-tuan menguasai bahasa-bahasa lain. Tapi bahasa Arab ni, itu sumber dia. Kan? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tuhan yang turunkan, Allah yang pilih Al-Quran itu daripada bahasa Arab. Jadi nak tak nak kita kena belajar jugalah bahasa Arab supaya ini dapat membantu kita. Tuan-tuan tengok kat bawah ni, dia sebut apa? Kata Imam Ibn Qayyim, membaca satu ayat Al-Quran dengan bertafakur dan berusaha memahaminya lebih baik daripada membacanya sehingga khatam tanpa tafakur dan usaha memahaminya. Ianya lebih bermanfaat bagi hati, lebih menepati iman dan merasai kemanisan Al-Quran. Jadi dulu tuan-tuan, saya teringat dulu masa saya ataupun sebelum tu saya tengok tunjukkan kepada tuan-tuan, tiada kebaikan pada ibadat yang tidak ada ilmu dalamnya. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak kefahaman dalamnya. Tiada kebaikan pada bacaan Al-Quran yang tiada tadabbur dalamnya. Ini antara kata-kata lah. Okay, tengok sikit daripada kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Belajarlah bahasa Arab kerana ia akan mengukuhkan kefahaman agama dan menambahkan lagi maruah diri sebagai seorang Muslim. Jadi kita punya jati diri kita sebagai seorang Muslim ni bahasa Arab, tuan-tuan. Sebab tu kalau saya pernah tengok, tuan-tuan pernah tengok kan video Muhammad Saleh ni, orang US ke orang UK ke orang putih ni lah. Orang kulit putih ni kalau masuk Islam, dia macam bangga. Alhamdulillah kan. Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat bahasa Arab yang selalu ungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Dia macam bangga. Sebab itu jati diri sebagai seorang Muslim. Kan, jadi maknanya kita, jati diri kita sebagai seorang Muslim adalah kita tahu mengungkapkan bahasa Arab dan juga memahamilah bahasa Arab. Walaupun mungkin sikit je, tak apalah. Yang penting kita tahu. Okey. Ini kata Umar Ibn Khattab lagi, belajarlah bahasa Arab kerana ia adalah sebahagian daripada agamamu. Sebahagian daripada agama maksudnya dia adalah sumber rujukan kita. Okey. Tengok yang terakhir, kata-kata Imam Syafi'i, wajib ke atas setiap Muslim mempelajari bahasa Arab mengikut keupayaan yang mampu dicapai olehnya demi menunaikan tanggungjawabnya yang telah difardukan kepadanya. Itu saja. Pada kemampuan kita lah tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Saya ni memperkenalkan kepada tuan-tuan untuk buka jalan supaya tuan-tuan tahu inilah orang kata apa, salah satu jalan untuk kita membina jati diri kita sebagai seorang Muslim, dan inilah mungkin kemampuan tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab. Ya, dia mampu belajar sampai asas, cukup. Pada saya dapat kita panggil apa? Dapat modul asas pun dah okey dah. Tuan-tuan peganglah sekitar 8 bulan ni yang saya sebut tadi, 8 bulan modul asas ni. Kan 8 bulan je. Lepas tu tuan-tuan boleh lah nak troker sendiri ke, lepas tu tuan-tuan orang kata apa, nak belajar sendiri ke, ataupun tuan-tuan nak berhenti tak nak belajar dah, cukup lah. Cukup dengan kau dapat asas pun dah okey dah. Contoh kan. Tak kisah. Yang penting tuan-tuan belajar bahasa Arab pada kadar kemampuan kita. Dia sebut pada kadar kemampuan kita ni, maksudnya kalau kita berjalan tu sama merangkak lah. Itu kemampuan aku tu. Jadi itulah kita cuba sebaik mungkin. InsyaAllah moga-moga Tuhan bagi pada kita jalan yang dapat memahamkan kita kepada Al-Quran yang kita baca. Okey. Ibu ayah sekalian, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira kita dah lalui hampir 1 jam ni. Kalau ikut kelas kita yang biasa, kita ada waktu rehat. Kita rehat sekitar 5 minit ke 10 minit. Lepas tu kita sambung balik. Tapi sebabkan taklimat, tak adalah rehatnya. Jadi kalau tuan-tuan ada yang tak puasa ke ataupun yang puasa, bolehlah terpulanglah cara nak sambil-sambil santai macam mana nak hilangkan mengantuk. Sebab saya seorang yang cakap ni. Kan? Jadi
Boleh juga kalau tuan-tuan sama-sama nak minum ke, sama-sama nak kunyah ke apa. Yang penting kita fokuslah apa yang saya kongsikan. Kerana ini adalah salah satu daripada apa nama ni kita panggil adablah kita untuk mempelajari terutamanya bahasa Arab yang tujuannya untuk faham Al-Quran. Okey, saya nak kenalkan kepada tuan-tuan, kita lebih lebih kurang ada sekitar 30 minit. Saya pun tak tahulah 30 minit ni sempat ke tidak, tapi saya cubalah sedaya mungkin. Sekitar 30 minit yang berbaki ni saya nak memperkenalkan sikit kepada tuan-tuan berkenaan dengan kerangka bahasa Arab. Kerangka bahasa Arab. Okey, kita sebut kaedah kita namanya kaedah pusar. Kenapa disebutkan pusar? Pertama, pusar tu maksudnya pusaran lah. Sebab itu kita buat logo bulat ni. Sebab kita punya kaedah ni dia akan mengulang sebut benda yang sama. Kalau istilah saya kata, saya sebut. Saya kata sampai muntah lah tuan-tuan. Sampai tuan-tuan cukup lah Ustaz. Saya dah kenal lah. Kita ni lah, kita akan pusar. Okey. Tetapi pusar itu sendiri membawa maksud yang kita pisahkan. Pu itu maknanya perkataan popular. Okey, perkataan popular ni ini kita letakkan dalam kad diagram kita warna pink. Kad diagram kita warna pink. Nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan. Kemudian sar itu maksudnya sifir. Sifir ya. Kalau dalam orang yang pernah belajar bahasa Arab dinamakan ilmu saraf. Ilmu saraf. Tapi sifir ni maksudnya perubahan perkataan. Daripada perkataan past tense kepada perkataan present tense kepada fi'il amar. Fi'il amar saya tak tahu bahasa Inggeris ada ke tidak. Saya rasa macam tak ada. Fi'il amar tu maksudnya kata perintah. Daripada kalimat yang sama. Contohnya, saya ambil nasara. Dia bertukar kepada present tense-nya yang suruh. Tukar kepada fi'il amarnya unsur. Itu. Itu yang dinamakan sifir. Bukan sifir 1 kali 2. Bukan itu maksudnya. Baik. Jadi kita ringkaskan namanya pusar. Untuk kita punya kelas asas yang akan kita belajar nanti, okey, kita akan fokus pada kad diagram warna pink. Kad diagram warna pink. Okey, kerana pada kad diagram warna pink ini adalah kalimat-kalimat yang kita kata berulang-ulang dalam Al-Quran. Andai kata kita kuasai kalimat-kalimat tersebut, insya-Allah, insya-Allah. Kuasai itu kalau bahasa mudahnya kita jumpa selalu kalimat tu. Bila jumpa selalu ni maknanya kita akan ingatlah lama-lama walaupun kita tidaklah ambil sesi untuk kita hafal kan apa nama ni isim istifham tu apa, dhamir tu apa, tapi kita akan ulang-ulang sebut. Itu dipanggil perkataan popular. Popular ni kita buka aja Al-Quran, insya-Allah kalimat yang kita baca tu antara yang ada dalam ayat tersebut, kalimat itu telah kita kumpulkan dalam kad diagram kita warna pink. Okey, saya tak sabar jugalah tuan-tuan nak tunjuk pada tuan-tuan kad diagram warna pink tu. Bagi yang dah ada, boleh tengok. Bagi yang tak ada, tengok kat sini pun tak apa tuan-tuan ini kalimat-kalimat yang kita kata ni. Kita kutip bukan kita lah, Ustaz Rusdi lah atas usaha dia, Alhamdulillah. Beliau mengutip perkataan-perkataan sebenarnya dalam kitab-kitab lain pun ada. Tapi susunan dia tidaklah sama seperti yang Ustaz Rusdi susun sebab Ustaz Rusdi susun berdasarkan kepada pengalaman beliau mengajar masyarakat Melayu kita ni. Pakcik-pakcik yang ada pencen, makcik-makcik yang ada pencen kan, yang selalu mengungkapkan, saya dah tua Ustaz, payahlah saya dah ingat kan. Jadi berdasarkan pengalaman itu, Ustaz Rusdi kumpulkan dalam kad yang berwarna pink ini nak bagi tahu kepada kita bahawa inilah perkataan-perkataan ataupun kalimat-kalimat yang kalau kita buka Al-Quran, insya-Allah kita akan jumpa dengan perkataan ini. Dan bila kita tahu makna perkataan-perkataan ini, yang saya rasa bukanlah semuanya itu kita kena ingat ataupun kita kena hafal lah tuan-tuan Daripada banyak-banyak kalimat ni, tuan-tuan saya tunjuk kepada tuan-tuan. Tuan-tuan biasa jumpa tak kalimat alladhi ni? Boleh tak buka mic? Kita berinteraksi sikit. Kalimat alladhi, siapa tak pernah jumpa? Siapa pernah jumpa? Ada Ustaz kalau kita alladzina yu'minu. Itu kalimat yang biasa kita jumpa tu. Alladhi, alladzina. Selalu jumpa.
Cuma kita tak tekuni apa makna dia. Okey, contoh tuan-tuan baca. Huwa. Biasa dengar tak kalimat huwa? Huwa biasa ya. Huwa alladhi Ada. arsala Huwallazi. qul huwallahu ahad kan? Hum ulaika humul fasiqun. Hum. Ada. Biasa jumpa. Inilah kalimat-kalimat yang Ustaz Rusdi kutip. Bukan kutip lah, kita kata ambil dan kumpulkan dalam kad diagram warna pink ni. Lalu dinamakan kalimat-kalimat ini isim popular. Maksud popular ni adalah diulang-ulang dalam Al-Quran. Okey? Isim ni kata nama lah. Okey, begitu juga dekat kad diagram warna pink juga, tapi pink B. Tadi pink A tadi pink A. Ni bawah ni pink B. Pink B ni, tuan-tuan, kita baca dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran, kita akan jumpa ni huruf-huruf ni. Ini kita namakan haraf. Haraf popular. Maknanya kata sendi ataupun kata penghubung yang popular. Maksudnya popular tu apa? Macam saya sebut tadi, popular maksudnya sering kali berulang dalam Al-Quran dan ianya telah dikumpulkan dalam kad diagram warna pink ini. Kita kumpulkan perkataan-perkataan yang berulang-ulang dalam Quran tu dalam kad diagram warna pink. Sebab itu kita namakan dia popular. Bila dah popular ni, mungkin sekali atau sekali tak adalah, ataupun kita kata 10 kali lah kata. 10 kali kita jumpa, insya-Allah kita akan ingat makna dia. Tapi kita fokus sikit lah. Kan? Fokus sikit. 10 kali jumpa, insya-Allah kita akan ingat makna dia. Sekali payah ingat. Kan? Baru jumpa sekali. Kita jumpa kawan kita pun ataupun sahabat kita pun tanya nama, awak nama apa? Dia sebut nama dia Haziq, contoh kan. Haziq. Okey. Jumpa kali kedua, tanya lagi awak nama apa? Haziq. Jumpa kali tiga, tanya lagi. Haziq. Takkan sampai 10 kali jumpa nak tanya kan? Mungkin 5 kali cukup lah. Lepas tu dia akan melekatlah kepala kita. Kan? Jadi jumpa dia, oh Haziq. Jumpa dia, oh Haziq. InsyaAllah. Jadi kalimat-kalimat ni tuan-tuan, bukan kita kata jumpa 10 kali. Kalimat ni kita akan jumpa dalam Al-Quran ratusan kali. Paling tidak pun puluhan kali. Paling tidak pun belasan kali lah. Kan? Jadi kalimat-kalimat ini kalau dah berbelas kali kita jumpa, puluhan kali kita jumpa, ratusan kali kita jumpa, insya-Allah maknanya itu akan membugar dalam kepala kita, dalam memori kita. Dia akan ingat sentiasa. Jadi permainan kita tu apa dia? Saya sebut dalam istilah permainan lah. Permainan kita baca Quran, tengok kad diagram warna pink. Baca Quran, tengok kad diagram warna pink. Dekat situ dia akan membantu kita untuk mengingati makna perkataan yang ada dalam Quran. Sebenarnya kita dah kumpulkan perkataan tersebut berulang-ulang dan kita letakkan dalam kad diagram warna pink. Inilah kita namakan isim ataupun haraf popular. Okey, kad diagram warna pink. Baik tuan-tuan. Jadi itulah yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bahawa kalimat-kalimat itu kalimat yang dah ada dalam kad diagram kita. Okey. Baik, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Sebelum saya masuk dekat muka surat 17 ni. Oh, cepat kita. Sebelum saya masukkan pada muka surat 17, kita ada lagi di sekitar 25 minit ni. Okey, saya nak kenalkan dengan tuan-tuan pembahagian bahasa Arab. Pembahagian bahasa Arab ya. Ini ada yang dah lalui ni. Ada datuk yang saya kenal kat sini ya. Saya tak sebut dah nama, nanti marah dia ni. Okey. Muka-muka yang saya kenal, nama-nama yang saya kenal ni. Okey, tapi saya tak sebut lah nanti. Kalau ustaz sebut nama saya pula kan. Okey dah, tak apa. Alhamdulillah, syukur taklah bagi pada kita peluang beberapa kali ya untuk kita bertemu. Tuan-tuan yang kali pertama, Alhamdulillah kita jumpa kali pertama. Moga-moga pertemuan kita ni pertemuan yang menghasilkanlah insya-Allah sesuatu keinginan yang baru untuk kita memahami Al-Quran. Okey, baik. Bahasa Arab dia terbagi kepada 3 Dia punya, saya sebutkan kategori lah. Betul ke tidak dia punya istilah tu, saya mohon maaf lah kalau cikgu bahasa Melayu. Tapi saya sebutlah bahasa Arab terbagi kepada 3 kategori. 3 bahagian, 3 kategori lah kita kata. Okey, pertama isim. Isim. Kedua haraf. Ketiga fi'il. Isim maksudnya apa? Kata nama. Macam bahasa Melayu jugalah, kata nama. Lepas tu kita ada haraf. Haraf ni kita namakan mungkin kata sendi ataupun kata penghubung. Okey.
Dan yang ketiganya fi'il. Fi'il ni kata kerja ataupun perbuatan. Okey, baik tuan-tuan. Dalam banyak-banyak bahasa Arab ni, saya tak naklah nak compare sangat, nak bandingkan sangat dengan bahasa selain daripada bahasa Arab, bahasa Melayu ke bahasa apa. Dalam bahasa Arab ni paling banyak perkataan ialah daripada isim. Kata kerja bukan, kata sendi pun bukan. Paling banyak adalah isim. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan sebut wa'allam, ni ayat saya baca wa'allama adamal asma'a kullaha. Okey, Tuhan kata apa? Dan kami telah mengajarkan Nabi Adam itu asma, kata nama. Kata nama. Dalam tafsir ada yang sebut nama-nama yang Tuhan perkenalkan itu bukan sahaja nama-nama objek yang ada, bintang, langit, matahari, awan. Tapi sebagai ahli tafsir kata, bahkan Allah Ta'ala perkenalkan kepada Nabi Adam nama-nama anak cucu dia. Nama-nama anak cucu dia. Daripada tulang sulbi dia tu akan lahir berapa bilion manusia tu, semuanya itu diperkenalkan oleh Allah kepada Nabi Adam AS. Tapi ahli tafsir sebahagian kata, Tuhan perkenalkan nama-nama ni lah. Pegang, ni apa ni? Ni pasir. Ni apa ni? Di batu. Ni apa ni? Matahari. Itu. Ala kuliah. Tak apalah tuan-tuan. Itu kisah tafsir. Pun nak beritahu pada tuan-tuan, sebenarnya inilah kalimat ataupun kategori yang paling banyak berulang dalam Al-Quran. Yang akhir sekali menyebabkan orang Arab, ulama-ulama bahasa Arab menyimpulkan cara nak kenal perkataan tu isim, dia bukan fi'il, dia bukan haraf, ialah dengan melihat kepada salah satu daripada 5 tanda yang saya paparkan kepada tuan-tuan. Salah satu daripada 5 tanda yang saya paparkan kepada tuan-tuan ini. Inilah cara untuk kita mengenal, kita panggil apa? Nak mengenal bahasa Arab. Okey, sekejap tuan-tuan ya. Terputus patutlah pun. Juga terputus. Okey. Baik. Teruslah, masa kita tak banyak, jadi saya nak buat begini tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan kepada buku kita tadi. Kaedah pusar ini, kaedah pusar ni kita akan bahagikan bahasa Arab itu kepada 4. Tadi isim, fi'il, haraf tu kita kata kategori lah. Tapi bila kita baca Al-Quran, ibu ayah sekalian, kita nak pisahkan kepada 4. Setiap perkataan yang kita jumpa tu, kita nak pisahkan kepada 4. Salah satu daripada 4 ni lah. Pertama, perkataan popular. Apa itu perkataan popular? Perkataan yang dah ada dalam kad diagram kita. Okay. Kad diagram warna pink. Jalan kaos lusuh, sandal jepit, motor tua. Okey. Yang kedua, perkataan bahasa Melayu yang dipinjam daripada Al-Quran. Ini kita akan tandakan dengan right. Jadi perkataan popular kita tandakan dengan pangkah. Perkataan yang bahasa Melayu dah guna, kita tandakan dengan right. Perkataan yang kerap berulang dalam Al-Quran. Kerap berulang ni maksudnya kerap kali kita gunakan tapi tak perlu terjemahkan lagi sebab kita dah faham. Contoh Alhamdulillah. Tuan-tuan kalau sebut Alhamdulillah, tak payah terjemah dah Alhamdulillah tu. Tuan-tuan dah faham dah. Maksud dia makna yang positif. Tuan-tuan sebut Assalamualaikum. Tak payah terjemah dah Assalamualaikum. Tuan-tuan tahu Assalamualaikum tu maksudnya bagi salam. Kita selamat sejahtera tak payah. Kan? Kita dah tahu Assalamualaikum itu adalah ucapan yang baik yang kita kena jawab dengan Waalaikumsalam. Okey. Contoh lagi. Kita sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tak payah terjemah dah tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu. Kalau sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah kalimat ataupun ungkapan yang disebutkan ketika ditimpa dengan musibah. Itu kita panggil kalimat-kalimat yang berulang, yang kita tandakan dia dengan tanda bintang macam ni. Lebih kuranglah bintang macam ni. Dan yang terakhir, kita nomborkan ataupun kita notakan kalimat itu kalau kita betul-betul tak tahu makna perkataan tersebut. Kan? Contohlah kita kata khusrin. Ini saya akan praktiskan dengan tuan-tuan. Saya akan praktiskan surah Al-Asr jugalah. Siapa yang biasa dengan taklimat saya ni, dia tahulah saya akan ambil daripada surah tu sebagai
pembuka, bicara tentang bagaimana kita nak tengok sebenarnya bahasa Al-Quran ni bahasa yang dapat membantu kita faham dengan mudah insya-Allah. Contoh kalimat khusrin. Tuan-tuan, kalimat khusrin ini kalimat yang orang Melayu pun tak sebut. Dia tak ada kat sini. Kalimat khusrin juga tiada dalam kad diagram kita warna pink. Kalimat khusrin juga kalimat yang jarang-jarang kita dengar. Jaranglah Quran sebut, mungkin sekali dua kali kot. Saya tak pasti dah, tuan-tuan boleh buat carian tengok. Tak banyak kali sebut. Dan dia bukan kalimat yang kerap kali berulang dalam Al-Quran. Dan dia tak ada dalam penggunaan bahasa Melayu. Dan juga dia tidak diletakkan dalam kad diagram kita warna pink tadi yang saya kongsikan dengan tuan-tuan. Jadi kalimat khusrin itu kita akan letakkan dekat yang keempat ini. Bahagian yang keempat. Iaitu kita akan terjemahkan dia. Sama ada dengan kita melihat kepada terjemahan Al-Quran ataupun dengan kita melihat kepada kamus lah. Itu kalimat yang kita tandakan dengan nombor 4 ni. Ni kita akan letakkan bulat lah. Kalau saya akan tandakan dengan tanda bulat. Okey. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan daripada surah Al-Asr. Ini pernah saya perjalankan. Datuk ada Datuk sini. Ini kita pernah kongsikan dulu. Masa taklimat asas dulu. Tapi saya nak kongsikan sekali lagi di sini. Okey, kita ambil lah daripada surah Al-Asr. Okey, saya bacakan secara penuh dulu. Kemudian nanti kita akan pecahkan setiap perkataan yang ada. Kemudian kita akan tengok sejauh mana perkataan-perkataan yang sama ada ianya telah pun ada dalam kad diagram warna pink ataupun telah digunakan oleh orang Melayu ataupun kalimat itu sentiasa berulang dalam kehidupan ataupun penggunaan kita. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey tuan-tuan. Tengok dia punya panduan yang ada dekat sini ya. Pertama, perkataan ataupun huruf waw ni. Saya pecahkan dululah sebelum kita pergi lebih jauh. Okey, kita baca ni nampak macam seketul je semua tuan-tuan ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr, panjang kan. Kalau kita pecahkan setiap perkataan yang ada, kita akan dapati bahawa perkataan ini dia sebenarnya bukanlah menyambung macam tu je. Okey, waw kita putuskan. Waw huruf lain ataupun perkataan lain, al-asri perkataan lain. Inna perkataan lain, al-insan perkataan lain. Lafi, lam perkataan lain, fi perkataan lain. Khusrin perkataan yang lain. Okey, yang dekat-dekat tu, yang dekat-dekat tu saya akan pisahkan al-insan ni saya padam. Okey. Innal insana lafi khusr. Okey. Kemudian illa alladhina perkataan lain. Amanu wa amilu. Wow, ini perkataan lain. Saya pisahkan dulu. Dia tak termasuk dengan amilu As-salihat wa tawasaw. Wow, ini saya potong. Dia tak termasuk dengan tawasaw. Dia terpisah. Bil haqqi, bi satu perkataan, al haqqi satu perkataan yang lain. Wa tawasaw, wa ni pun saya potong juga. Bis sabri, bi ni pun saya potong juga. Okey. Jadi kalau kita bilang dan kita kira kalimat-kalimat yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diikut kotak-kotak ataupun tanda yang ada kat bawah ni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 perkataan semuanya. Okey. Daripada 21 perkataan ni tuan-tuan, kita kira perkataan yang popular. Apa maksud popular? Perkataan yang kita dah kumpul dalam kad diagram warna pink tadi. Perkataan yang kita dah kumpul dalam kad diagram warna pink. So, kalau kita dah kuasai, ini saya ambil contoh lah. Kalau tuan-tuan dah kuasai perkataan-perkataan yang terkumpul dalam kad diagram warna pink, tuan-tuan akan boleh ataupun dia akan membantu tuan-tuan untuk faham Al-Quran. Okey, ni saya gambarkan tuan-tuan dah faham. Saya gambarkan tuan-tuan dah tahu makna-makna perkataan yang kita dah kumpul dalam kad diagram warna pink. Okey, wa dah ada dalam kad diagram warna pink. Inna dah ada dalam kad diagram warna pink. La dah ada dalam kad diagram warna pink. Fi dah ada dalam kad diagram warna pink. Illa dah ada. Alladhina dah ada.
Wa dah ada. Wa ni pun dah ada dalam kad diagram warna pink. B pun dah ada. Wa dah ada. B pun dah ada. Tengok, ada berapa kalimat yang dah ada dalam kad diagram warna pink? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dalam kad diagram warna pink, tuan-tuan, ada 11 perkataan. Kalau tuan-tuan kuasai makna perkataan dalam kad diagram warna pink, di situ akan membantu kita untuk memahami Al-Quran. Bayangkan daripada surah yang kita kata tak panjang ni ataupun separuh panjang lah kan, ada 11 perkataan yang sepatutnya kita dah boleh faham. Sebab apa? Sebab kita dah belajar perkataan-perkataan, kita dah berkenalan dengan perkataan-perkataan yang kita kumpulkan dalam kad diagram warna pink. Okey, ada 11 perkataan yang dah ada dalam kad diagram warna pink tadi. Tengok pula perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam. Al-Asri. Kalau ikut Ustaz Rushdi, dia kata ini bahasa Melayu. Asar. Solat asar. Tapi kena tengok tafsir jugalah kat sini. Ini saya mengalah sikit lah. Saya taklah kata Al-Asri ni bahasa Melayu. Okay. Sebab terjemahnya masa kan. Okay, kalau aku sebut masa, orang Melayu tak sebut Al-Asri, orang sebut masa lah kan. Tapi kalau kata waktu asar itu memang kalimat tu kalimat bahasa Melayu lah. Okay. Insan bahasa Melayu. Lagi amanu bahasa Melayu. Amilu bahasa Melayu. As-salihat bahasa Melayu. Tawasau bahasa Melayu, maksudnya wasiat bahasa Melayu. Al-haqqi bahasa Melayu. Tawasau dia berulang tadi, sama. Kalimat ni sama. Wasiat, saling wasiat berpesan-pesan lah kalau dalam bahasa Melayunya. Wasiat pun pesanan juga kan. Okey, bis sabri, as-sabri bahasa Melayu. Jadi kalau kita kira daripada ayat ataupun surah yang kita baca ni, yang tak nak panjang ni, ada berapa bahasa Melayu tuan-tuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 perkataan, minta maaf, 8 perkataan bahasa Melayu. Saya tandakan right right ni tanda perkataan bahasa Melayu. Okey. Kemudian perkataan yang berulang-ulang penggunaannya. Ada tak perkataan yang berulang-ulang penggunaannya? Saya ingat tak ada kot. Tak ada kalimat yang ditandakan dengan tanda bintang, saya kira tak ada. So, kosong lah. Tak ada. Okey. Satu je, sorry. Tawasau ada. Ni tawasau ni berulang. Dia berulang daripada ayat sebelumnya ataupun perkataan sebelumnya. Jadi ada satu lah kalimat berulang. Saya tandakan satu. Kalimat berulang. Maksudnya apa? Kalau kita dah tahu makna tawasau yang pertama dan kita tahu makna dia, wasiat, sampai dekat yang kedua, tuan-tuan tak payah cari dah makna dia. Memang makna dia sama je lah. Cara sebut dia pun sama. Okey, satu. Kemudian, ada satu. Kalimat yang tak tahu langsung makna. Okey, dekat sini, Ustaz Rusdi tanda khusrin. Ini kalimat yang tak tahu makna langsung. Ini kita tandakan dengan bulat lah. Saya tandakan dengan tanda bulat. Okey. So, ada satu perkataan. Total berapa? Total 21 lah. Betul lah tu. Jadi, ada 11 campur, ni 2, 10 campur 11, 21. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah ibu ayah sekalian, 21 perkataan yang kita sebutkan tadi, 11 daripada perkataan popular. Maksud perkataan popular tu nanti bila kita belajar, kita tahulah makna perkataan tu. InsyaAllah kita kata kita dah boleh faham. Tapi kena belajarlah nanti insyaAllah. Kemudian perkataan bahasa Melayu, tak payah terjemahkan lagi. Memang kita dah faham dah. 11 campur 8. Kemudian perkataan berulang. Ada satu perkataan yang kita dah memang tak payah terjemah dah sebab dia berulang daripada perkataan sebelumnya. Okey. Kemudian ada satu perkataan. Jadi 21 tolak 20. Berapa perkataan tuan-tuan yang tuan-tuan tak faham, betul-betul tak faham? Satu perkataan je sebenarnya yang tuan-tuan betul-betul tak faham. Maknanya kena bantuan Husrin Husrin saja. Husrin tu pun ada nama orang nama Husrin tuan-tuan. Dulu saya ingat dulu pengarah JAIS JAIS Selangor Jabatan Agusan Selangor, namanya Husrin Munawi Husrin Datuk Husrin Munawi, saya ingat lagi. Masa zaman dia tu di antara yang terjah
apa nama ni, pusat-pusat Syiah ni kan, zaman dia. Sebab dia terkenal sikit lah. Husrin. Maknanya ada jugalah kan, tapi kena tahulah sikit makna nama dia. Tapi bukanlah kata dia tu nama Husrin, mungkin maksud dia lain lah kot. Allahu'alam. Okey. Ini nama kerugian pula, takkan nama dia Datuk Kerugian pula kan. Mungkin ada maksud lain tu kot. Okey, ala kulli hal, tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, sebenarnya kita kata ada 20 perkataan yang kita dah faham makna dia. Tapi yang pangkah ni, yang saya tandakan dengan pangkah ni, maksud kalimat yang dah ada dalam kad diagram warna pink tu, itu kena sedikitlah belajar lah. Tu proses tu insyaAllah. Proses tu yang kita nak, orang kata ambil masa sikit, kita nak orang kata apa, luruskan balik cara sebut bahasa Arab dengan bahasa Melayu, supaya kita nampak, oh kalimat ni orang Melayu dah guna, cuma cara sebut dia beza sikit. Contoh macam amanu. Kan? Amanu ini kalimat maksudnya beriman. Amilu, orang Melayu sebut amal, orang Arab sebut ami. Kan? Salihat, kita sebut soleh, orang sebut salihat. Kenapa sebut salihat? Ada cerita-cerita dia tu, ada perjalanan dia tu. Kenapa dia sebut amanu, kenapa sebut amilu, kenapa sebut salihat, kenapa orang Melayu sebut beriman, orang Melayu sebut beramal, orang Melayu sebut soleh, sedangkan bahasa Arab sebut salihat, orang Arab sebut amilu, orang Arab sebut amanu. Itu ada perjalanan dia, itulah yang kita nak belajar tu kan. Daripada situlah dapat, tahu, ini cara dia. Dekat situlah yang akan membantu kita supaya kita rasa bahasa Arab ni sebenarnya dia hampir dengan bahasa Melayu. Tapi itulah saya sebut tuan-tuan, kena fokus sikit lah. Ini satu contoh daripada ayat Al-Quran. Kalau kita nak ambil contoh-contoh yang lain, ada lagi tak? Bolehlah kita potong-potong sikit lah. Saya ambil daripada ni, contoh. Okey, kita ambil contoh tu, panjang ayat tu. Saya selalu ambil ni lah. Okey, tak apa. Kita buka. Saya ada tuan-tuan, kalau ada nak tanya, sementara saya nak buka pada tuan-tuan ni. Okey, tak apalah. Okey, alang-alang saya dah jumpa ni. Baik tuan-tuan. Ini saya main rawak Saya main rawak sahaja. Kebetulan saya ada simpanan dalam PDF saya ni surah Luqman ayat 23. Tuan-tuan jangan buka Quran pula tuan-tuan. Buka Quran tak aci. Saya nak minta tuan-tuan tengok kat sini je dulu. Saya nak tunjuk kaedah ni macam mana dia berjalan. Okey, tuan-tuan tengok. Saya nak tandakan setiap perkataan yang tertera dekat kita ni. Ayat ni panjang. Okey, tak apalah. Ambil dari sini lah. Waman kafara saja. Okey, tuan-tuan. Saya nak tanda. Waw ini saya tandakan dengan popular. Sorry. Tak keluar pula. Wa popular. Perkataan yang dah ada dalam kad diagram. Man popular. Dah ada juga dalam kad diagram. Ini kita kena belajar sikit. Tapi bila dah ada dalam kad diagram tu, pada saya tuan-tuan dah boleh faham. Okey, ingat perkataan yang kita dah boleh faham sebenarnya, perkataan popular, perkataan bahasa Melayu, perkataan berulang. Perkataan yang tak tahu makna saja, yang kita anggap kita tak tahu makna, yang perlu kita kena tengok dia punya terjemahan. Okey, kafara bahasa Melayu. Kafir. Fala, kita pecahkan dua. Fa, kalimat ni dah ada dalam kad diagram. La, dah ada dalam kad diagram. Okey. Yahzunka, pecah dua. Yahzun ni, tuan-tuan rasa pernah dengar tak kalimat yahzun? Buka mic. Dengar Ustaz, tapi tak faham apa bendanya. Biasa dengar tak kalimat la tahzan? Oh, jangan bersedih. La tahzan. Jangan bersedih. Tahzan, biasa dengar kalimat la tahzan? Yahzan. Tuan-tuan kalau boleh, ni saya buka mic. Okey. Tahzan maksudnya sedih. Ni kalimat ni tak apalah, tuan-tuan kita tak tahu makna langsung. Saya tandakan beginilah satu. Kalimat ni dah ada dalam kad diagram. Kufruhu pecah dua. Kufur ni bahasa Melayu ni, kufur. Hu ni dah ada dalam kad diagram. Ilaina pecah dua. Ila satu. Ila. Pernah dengar kalimat ila? Ila ada. Tapi dalam kalimat ni dah ada dalam kad diagram kita. Na dah ada dalam kad diagram kita. Marji'uhum pecah dua. Marji'. Marji' ni tuan-tuan ada sebut. Rujuk. Bahasa Melayu ni, rujuk. Ni bahasa Melayu. Cuma cara sebut dia berbeza sikit lah. Hum, popular. Dah ada dalam kad diagram. Fanunabbi'uhum. Okey. Fa ni saya tandakan tuan-tuan, ini dah ada dalam kad diagram. Nunabbi'u tak tahu makna. Tapi sebenarnya kalimat Nabi tu,
Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi itu asal daripada nunabbi'u. Apa maksud Nabi? Nabi maksudnya orang yang menceritakan. Nunabbi'u, kami menceritakan. Tu. So kalau Nabi Muhammad, kita akan terjemahkan penyampai yang bernama Muhammad. Penyampai berita lah. Rasul tu utusan. Nabi tu maksudnya penyampai. Nabi Musa, penyampai yang bernama Musa. Nabi Isa, penyampai yang bernama Isa. Nunabbi'u. So kalimat Nabi tu dalam bahasa Melayu. Nabi sebut Nunabbi'u tak nampak lah tuan. Okey, home. Home popular dah ada dalam kad diagram. Bima. Bima dah ada dalam kad diagram. B dah ada. B, tuan-tuan dah sebut. Bismillahi. B tu. Ma dah ada dalam kad diagram. Amilu, bahasa Melayu. Inna dah ada dalam kad diagram. Tengok banyak kalimat-kalimat yang dah ada dalam kad diagram. Allah, bahasa Melayu tak payah terjemahkan dah. Alim bahasa Melayu. Alim, ilmu. Bidhatis sudur, B dah ada dalam kad diagram. Bismillah tadi dia sebut B tu dengan nama Allah. Zat bahasa Melayu. As-sudur, sudur katalah tak tahu makna. Okey, tuan-tuan, ni buaya sekalian. Kalau kita simpulkan, saya zoom out kita tengok berapa kalimat yang kita kata tak tahu langsung makna. 1, 2, 3. 1, 2, 3 saja. Yang lain tu tuan-tuan dah ada dalam kad diagram. Sebab tu kita kata kelas kita nanti kita kena tengok kalimat-kalimat dalam kad diagram. Tapi adalah dia punya proses tu, dia punya modul tu kita adalah kita terus lompat kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 perkataan yang dah ada dalam kad diagram. Okey. Kalimat yang dalam bahasa Melayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bahasa Melayu. Okey. Mungkin cara sebut dia beza sikit lah. Tak apa. Kemudian kalimat yang berulang ada tak? Berulang tak ada tak ada kalimat berulang daripada perkataan sebelumnya ataupun daripada ayat-ayat yang biasa kita, kalimat-kalimat yang biasa kita guna dalam bahasa Melayu tak ada Okey, yang tak tahu langsung makna ada 3 tadi kan? Oh sorry. Balik tuan. Ada 3 perkataan yang kita tak tahu langsung makna. Okey, total berapa ni? 10, 25. Betul? Betul, 25 perkataan 25 perkataan tolak 3 perkataan yang betul-betul tak faham. Maksudnya yang betul-betul tak faham ni kena tengok kamus, kena tengok terjemahan. Itu tuan-tuan bermakna tolaklah yang kita dah belajar dalam kad diagram kita, yang insya-Allah kita akan ulang-ulang tengok yang kita dah guna dalam bahasa Melayu. Itu sebenarnya kita dah boleh faham berapa tuan-tuan? 22 perkataan daripada 25 sebenarnya. Ini kena kaedah sikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Tuan Haji. Saya nak bertanya perkataan marji'uhum tu. Ya. Dia dalam bahasa Melayu dia rujuk kan. Rujuk. So mim tu apa perkataan popular tak Ustaz? Mim tu tidak. Mim itu dia maknanya daripada kalimah rujuk dia akan mengolah bentuk kepada kalimah marji'. Asal marji' ni kalau kita nak terjemahkan betul-betul tempat rujukan. Tempat rujukan ataupun tempat rujuk maksudnya kembali tu tak? Kan orang bercerai dia rujuk kan? Rujuk tu kembali. Kalau marji' tempat kembali ataupun tempat rujuk. Jadi saya nak ajak, okey, boleh Tuan Haji Zainuddin? Boleh. Terima kasih. Saya agak kelang kabut sikit sebab saya takut mengambil masa tuan agak lama. Saya janji pukul 10 saja. Sebab tu saya nampak macam kelang kabut sikit. Tapi masa kesempatan yang ada ni sikit-sikit. Sekali lagi saya nak ambil lagi satu je ayat. Kalau boleh tuan-tuan bagi masa sikit kat saya. Okey. Tuan-tuan boleh tak kita kata apa? Terjemah tembak-tembak lah. Terjemah tembak-tembak. Teka-teka lah. Teka-teka. Tak apa. Tuan-tuan tak sebut. Kuat-kuat pun tak apa. Tapi saya akan sebut. Tuan-tuan tekalah hati tuan-tuan kalau tak nak sebut secara kuat. Nak bagi tahu pada tuan-tuan sebenarnya kalimat tu dah ada dah dalam kita punya memori tapi dia tak keluar tuan-tuan. Okey wow. Wow ni dan. Okay, man daripada man robuka.
Man dari ke man daripada? Man maksudnya siapa? Siapa? Kan Man dia siapa? sebut dalam talqin tu kan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu kan? Ni Oh, man. man kafarah. Dan siapa? Kafara, apa maksud kafara? Kafir. Kafir. Fa, maka. Ni dah La. lekat diagram. La, tidak. Fa, maka la tidak. Yahzan, Jangan. Yahzan maksudnya sedih. Sedih ka, Kau. kepada. assalamu alaika ayyuhal, Kepada. engkau. Kepada. Kau. Oh. Ini engkau. Kalau dia jangan bersedih kepada kufur. Orang berkufur. Hu maksudnya nya, Kufur. dia, baginya. baginya. Kufur baginya. Baik. Ilaina, ila, apa maksud ila? Ke atas. Kepada, Kepada. Pada. Tak apa, ini kita akan belajar satu-satu tuan-tuan dalam kad diagram. Kalau tuan-tuan teka-teka salah pun tak ada masalah. Na, Kami. kami. Hmm. Marji'u, tempat Merujuk kembali. kembali. Hum, Kamu. Hum. Semua. Semua. hum mereka. Mereka banyak ramah. Alaihimussalam. Alaihim kan? Him. Ghairil maghdubi alaihim. Itulah him tu dengan hum samalah. Mereka Fa, maka. Nunabbi'u, bagi tahu. Ni tak tahu makna dia. Kami bagi tahu. Hum, mereka. Mereka bima dengan apa yang. Apa? dengan apa? Amilu. Amil. Ilmu. Pengetahuan. Amal. Oh. Amil. Amilu maksudnya Wakil. kami akan bagi tahu mereka dengan apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Tak apa, kita tembak dulu. Amalan. Ini nanti saya akan terjemahkan secara teruslah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Allah lah. Alimun, maha malah mengetahui. Dengan alimun biza. zat, itu maksudnya zat lah. Dengan zat dengan zat ataupun sudur. Zat ni kalau kita isi, as-sudur ni dada. Tuhan tahu isi dada tu. Maksudnya Tuhan tahu apa yang kamu niatkan. Okey. Saya nak terjemahkan. Itu terjemahan perkata yang kita main tembak je dan kita boleh agak makna dia berdasarkan kepada kad diagram yang akan kita kongsikan nanti dan juga bahasa Melayu yang telah kita kuasai. Terjemahkan kepada tuan-tuan. Dan barang siapa yang telah kufur, maka jangan ianya menyedihkan kamu disebabkan kekufurannya. Ilaina, kepada kami. Minta maaf tuan-tuan. Kepada kami. Tempat kembali kamu. Kami akan ceritakan kepada mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan isi dada mereka ataupun hati mereka. Ini tuan-tuan. Sebenarnya kita tak jauh dengan bahasa Arab. Saya nak bagi tahu yang tu saja. Yang tu saja. Tak jauh dengan bahasa Arab. Jadi tuan-tuan jangan duk rasa bahasa Arab ni terlalu asing. Sebenarnya bahasa Korea tu terlalu asing bagi kita. Bahasa orang putih mungkinlah sebab kita dah banyak guna kan. Jadi dia dah macam mendekat kita lah. Tapi kalau bahasa Arab ni sebenarnya dia lagi hampir dengan kita. Cuma kita nak tengok yang ni saja. Yang ni. Kat diagram ni. Ini kalimat-kalimat yang banyak tuan-tuan. Daripada tanda kita tu. 15 perkataan daripada ayat yang kita terjah ni. Ada 15 perkataan yang dah ada dalam kat diagram kita warna pink. Sebab itulah ibu ayah sekalian, sekali lagi saya nak kata, sebenarnya itulah bahasa Arab. Yang menjauhkan kita dengan bahasa Arab ni mungkin kefahaman kita yang lama ataupun mungkin kita tak jumpa satu kaedah. Tak apalah kalau tuan-tuan, saya bukan kata kaedah lain tak betul. Kaedah lain tu banyak yang betul semua. Tapi kita tak jumpa. Kebetulan tuan-tuan jumpa yang ni. Okeylah. Kan? Ini maksudnya saya nak mengajak tuan-tuan supaya tahu inilah bahasa Arab sebenarnya. Yang dianya adalah kalimat-kalimat yang berulang dalam Al-Quran dan juga sudah pun kesimpulannya kita kata berulang dalam Quran dan kita dah guna dalam bahasa Melayu. Okey. Wallahu alam, cukup perkongsian saya pada pagi ini. Jadi ada yang tanya, Ustaz, kalau kita nak mula kelas ni, saya sepatutnya ada sahabat saya ni tapi dia tak masuk. Dia punya admin ni, dia tak masuk kan. Tapi tak apalah, bila dia tak masuk, saya kena kongsikan kata saya sebenarnya tugas dia ni. Saya ni penyampai saja. Tapi bahkan dia
ada temu janji di klinik, saya terpaksa kongsikan dengan tuan-tuan lah apa hasrat yang beliau nak sampaikan tu. Okey, kelas kita ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalau betul-betul ni taklimat saja, kalau betul-betul nak mula, bulan apa ni? Bulan Mei. Bulan Mei 26. Bulan Jun. Okey, kalau betul-betul nak mula pun insya-Allah kita akan mula pada 9 hari bulan Jun. 9 hari bulan Jun Kalau betul-betul nak mula, kita akan mula pada 9 hari bulan Jun. Isnin Jam 8.30 pagi sehingga 10 pagi. Okey. Untuk pendaftaran, ni saya bagi nombor saya lah sebab saya tak hafal nombor admin. Saya bagi nombor saya dulu sebab dia tak masuk ni. 2 257 3742. Okey. Ada orang tanya nak beli buku macam mana? Kalau ini saya ini Azrin saya. Orang panggil ustaz lah, tapi tuan-tuan panggil saya Azrin pun okey dah tu. Saya pun kadang tak suka sangat orang panggil ustaz. Panggil Azrin. Okey, itu nombor saya. Kalau tuan-tuan nak beli buku, ini buku. Dulu dia orang jual kat Shopee buku, tapi sekarang ni dia orang tak jual sebab Shopee ada kenaikan kos yang sangat tinggi, nanti kesian kepada pembeli. Saya tak ingat buku dia, tapi seingat saya lebih kurang, siapa Datuk Musafar pernah beli berapa harga dia? Lupa lah Ustaz. Terlupa Saya ingat 100 kot. Tak apalah, kata letaklah. Lebih kurang Lebih kurang. Terima kasih. Adalah. Ni tuan-tuan, ni saya hafal nombor jual buku ni, saya ingat. Sebab nombor dia dekat-dekat nombor saya. 357 9303. Okey. Nanti Ustaz, nanti Cik Ani masukkan Riba Management punya telefon kat dalam grup ni. Terima kasih. Cik Ani ada, masya-Allah. Ada, Cik Ani suka dengar je. Allah Cik Ani. Terima kasih banyak Cik Ani. Nanti saya kasih info Riba Management Cik Ani. Cik Ani nak bagi apa-apa sikit lah, kata-kata akhir. Sekali lagi saya bagi 2 minit. Boleh Cik Ani? Okey, kalau ada yang tanya saya, Ustaz, berapa yuran dia? Okey, Akademi Hud telah menetapkan yuran dia RM 100. Dia kira macam mana? 4 kali sesi. Kita ada 32 sesi. 4 sesi RM100. Gitu. 4 sesi RM100. Okey. Ataupun tuan-tuan boleh mendaftar dengan siapa yang dah ada dalam grup yang telah kita bina tu, grup taklimat bahasa Arab tu. Nanti lepas kelas nanti saya akan tulislah, bagi siapa yang nak menyertai kelas, tuan-tuan boleh tulis nama nombor 1 siapa, nombor 2, nombor 3. Lepas tu nanti bila dah ada nama tu, pihak admin akan bina create lagi satu grup. Itu grup yang betul-betul join kelas lah. Jadi grup yang taklimat tu mungkin kita akan tukar nama kepada grup sahabat Ustaz Azrin ke, kan, untuk kita kongsikan apa-apa yang manfaat lah, tazkirah ke apa tuan-tuan pulang tu. Tapi buat masa ni grup tu grup bahasa Arab. Tapi akan datang bila kita dah ada grup khas untuk yang betul-betul peserta bahasa Arab, grup yang sedia ada tu kita akan tukar kepada grup untuk perkongsian apa-apa sajalah yang tuan-tuan rasa nak kongsi, tak ada masalah kat situ. Tapi kena jaga-jagalah dengan skema. Saya selalu ingatkan kepada tuan-tuan supaya jangan melayani nombor-nombor yang tuan-tuan tak kenal. Okey, walaupun dia pakai nama saya, muka saya, tuan-tuan kena telefon saya balik. Betul ke Ustaz minta duit ni? Kan, tuan-tuan kena telefon saya. Ini banyak kali berlaku, saya risaulah. Na'udzubillah. Moga-moga kita tidak terjebaklah dengan benda tu. Okey, insya-Allah itu saja. Kita akan mulakan kelas kita pada 9 hari bulan Jun nanti, hari Isnin jam 8.30 pagi. Jadi tuan-tuan diminta untuk yang nak menyertai boleh bagi nama. Nama penuh lah, bagi nama penuh. Dan juga nombor telefon lah, bagi sekali nombor telefon. Nama dan juga nombor telefon. Nanti saya akan buatkan senarai dalam kita punya grup tu, insya-Allah.
Mohon maaf terkasar bahasa. Saya bagi ruang pada Cik Ani boleh? Nak cakap apa-apa ke Cik Ani? Cik Ani? Ustaz, Assalamualaikum semua. Cik Azam pun dah masuk dalam grup tu. Dia punya info tentang YouTube tu. Oh, Mungkin ada yang tak ada YouTube, tak ada Telegram. Ke Telegram ni banyak kena hack kan. Jadi ada yang berminat masuk dalam YouTube. YouTube ada. Cik Azam dah masuk dalam grup. And then Cik Syari punya Kibar Bookstore pun saya dah masukkan. Jadi bagi mereka yang nak belajar bahasa Arab ni memang sonok lah. Memang daripada zero at least you dapat sikit pun orang kata apa. Alhamdulillah you tahu makna. Sebutan makhraj you all semua tajwid semua dah okey. Tapi sayanglah kalau tak tahu makna ya. Macam kita cakap orang putih, what is your name? Anak buah you pun jawab, I'm yes. Kamu gelak tak? Jadi kan, bila 6 bulan kemudian saya tanya soalan yang sama pada anak buah saya, what is your name? Baru dia jawab betul. My name is macam tu. Jadi kita nak macam tu lah, kita ada peningkatan. Adalah peningkatan, tapi peningkatan saya tak adalah sampai saya nak jadi ustazah. Saya nak faham dan saya nak kawan-kawan saya semua kongsi bersama nilainya bahasa Arab. Bila dia bercakap tu macam dia cakap dengan Allah Ta'ala. Oh, dia cakap macam ni. Macam tu lah. Yang halusnya bahasa Arab ni. Jadi memang seronok lah. Saya seronok. Sebab tu kalau ada kelas saja saya nak masuk je. Orang kata advance tak advance, saya tak advance lagi. Saya semua seronok mendengar penerangan tu. Bila orang tanya saya boleh maklum kelas sikit-sikit kan. Jadi itu ajalah. Jadi saya harap kawan-kawan semua bolehlah masuk kelas ni, luangkan masa 1 jam 1 minggu saja. Kalau tak dapat, ada kerja, ada apa kata apa, ada hal, orang sakit ke apa benda, ada dia punya rakaman untuk kita ulang kaji. Okey Ustaz? okay, terima kasih Cik Ani. Okey, ada yang lain? Ustaz, 9 hari bulan tu hari tasyrik Raya Haji lagi Ustaz. 10, 11, 12. Cik baik bagi tahu. Kita 7, 8, 9 kan? Okey, kalau macam tu kita anjak kareh dia tuan-tuan. Terima kasih Kak Aini. Saya. Okey, kita kalau ikut next berikutnya. Berapa hari bulan? 16. 16 Okey, 16 hari bulan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ini penting ni. Okey, 16 hari bulan Jun tuan-tuan 16 hari bulan Jun. Jadi kita ada sekitar berapa masa kita ni? Sekarang ni 26, 3 minggu lah insya-Allah. 3 minggu tu tuan-tuan kalau nak beli proses pembelian buku ke apa semua, boleh direct contact dengan nombor yang saya sebutkan tadi. Datuk nak cakap apa? Datuk Mustafa ni salah seorang yang saya kenal ni. Saya belajar bahasa Arab untuk dapat nikmat untuk bersolat, itu saja. Allahu Akbar. Terima kasih Datuk. Selain daripada itu, pegang perkataan fi sabilillah. Kita belajar insya-Allah. Pegang itu sajalah. Itu je Ustaz. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak. Itu nasihat untuk saya dan juga semua kita lah. Semoga kita mati dalam keadaan fi sabilillah, betul. Saya teringatlah satu kisah sebelum saya kongsi, saya nak tutup majlis ni tuan-tuan. Ada seorang makcik datang daripada Hulu Langat. Kita buat seminar bahasa Arab di Shah Alam. Dia datang naik motor daripada Hulu Langat. Dia tolak dekat-dekat betul-betul selepas subuh. Katanya dia tolak selepas subuh. Naik motosikal daripada Hulu Langat sampai ke Shah Alam, simpang nak masuk hotel di Palma. Tuan-tuan tahu di Palma Hotel Section 19 Di situ datangnya bas daripada belakang langgar beliau di traffic light nak corner ke kanan tu. Dan dia gugur, meninggal dekat situ lah. Allahu Akbar. Jadi masa tu pihak pendaftar tunggu. Mana puan ni, dia paling semangat semalam tu duduk telefon kat mana buat semua kan. Dia tengok dia tak sampai-sampai. Anak dia telefon dah pukul berapa dah mula kelas dekat setengah jam ke 1 jam macam tu. Bagi tahu kata mak dah meninggal. Dekat simpang tu dekat dengan hotel. Allahu Akbar. Jadi mati syahid lah. Itu Nabi sebut lah mati syahid. Siapa yang mati dalam menuntut ilmu, dia mati syahid. Walaupun dia diuruskan seperti orang biasa. Itulah yang saya harapkan. Saya secara peribadi saya dulu ni tuan-tuan balik daripada Yaman, saya jujurnya saya nak kerja kilang. Saya tak nampak jalan. Tapi ayah saya, kau betul ke nak kerja kilang? Tak apalah, dia bawa saya pergi hantar resume. 2 kilang. Kilang yang kedua tu, saya sampai dekat guard tu, saya nak hantar. Dia punya apa macam, atau istilahnya supervisor ke manager ke apa, keluar. Saya telefon dia, saya dah sampai dekat depan, saya dekat Pak Gan. Okey tak apa, saya tunggu. Dia keluar, dia ambil CJ saya, dia tengok.
awak belajar apa ni jurusan Arab ni? Saya belajar agama tu balik Yaman. Saya rasa tak payahlah kerja sini, dia kata. Awak cari kerja lain lah. Saya pun, betul ke aku ni? Awal-awal dia tolak saya dah. Jadi saya pun tak tahu lah macam mana. Saya pun telefon kawan. Ada kawan saya dapat suatu sekolah swasta tu. Saya pun kerjalah dekat sekolah tu. Itulah mula detik saya. Alhamdulillah lah. Ta'ala lorongkan saya juga ke sini. Dan saya menganggap apa yang berlaku kat saya dulu tu, masa mula-mula saya nak cari kerja tu, itulah permulaan Allah Ta'ala lorongkan saya. Jadi tuan-tuan, semua kita ada pengalaman masing-masing. Macam mana Tuhan lorongkan kita tu, kita peganglah betul-betul. InsyaAllah ada kebaikannya. Setiap kita ni ada pengalaman masing-masing dan kita doakan kepada Allah SWT supaya memberikan kebaikan pada kita lah. Daripada kita mula hidup sampailah kita bertemu dengannya, insyaAllah. Terima kasih Datuk atas nasihat ringkas padat mengingatkan saya kepada pengalaman kecil saya tu. Okey tuan-tuan, ada yang tanya apa tadi ya? Sekejap, satu-satu soalan yang saya baca tadi. Tajuk buku, okey, terima kasih. Tajuk buku, okey. Ni. Tajuk dia yang ni ya, tuan-tuan boleh screenshot. Boleh hantar gambar kepada Syahrin nanti ya, yang nombor admin yang saya bagi tu. Ni. Kunci, ambil yang ni tak apa dah. Kunci memahami bahasa Al-Quran. Okey, lepas tuan-tuan screenshot yang ni, sekejap. Gambar saya padam dulu. Sekejap saya padam dulu. Itu masuk dalam screenshot tuan-tuan. Okey, yang ni satu. Ada dua benda yang tuan-tuan kena beli kalau nak join kelas kita ni. Untuk rujukan lah, tapi kalau tak ada ataupun tak ada kesempatan nak beli, tak apa. Saya akan paparkan juga dekat skrin ni. Okey, ni satu. Buku. Yang kedua dah. Okey. Saya bagi masa lagi 5 saat. Ustaz, buku ni sama je Ustaz dengan siri 1, 2 sebelum ni Ustaz? Ya, ada yang terkini punya, tapi kalau tak payah beli, tak nak beli pun tak apa. Kalau yang dah ada, yang siri yang lama, tak payah beli pun tak apa. Sebab saya pun pakai 2.0 kot. Siri lama 2024 Ustaz, Syahid Tengah Jalan tu. Yang tu kira baru kat tu. Tapi ada yang baru lagi tu. Saya ingat yang Datuk Muzaffar punya baru lagi. Baru Ustaz. Lagi baru kan? Tapi tak apa, kalau yang dah ada tu boleh je pakai. Dia tambah-tambah sikit je. Kemudian lagi satu, tuan-tuan minta dekat Syahrin tu nanti. Buku tu nak combo sekali dengan yang ni. Combo bukan combo lah, Kat diagram. Sekali lah cut diagram. Cakap dia saya nak sekali cut diagram. Cut diagram warna-warni. Cut diagram warna-warni. Ada tulis kat atas ni diagram. Ini pun pada saya sangat penting jugalah untuk kita kita ringkaskan daripada apa yang ada dalam buku kita tu. Okey. Ustaz, nombor telefon nak beli buku tu berapa Ustaz? Tadi lupa nak catat. Okey, boleh. Saya buka balik. Kat mana tadi? Dah masukkan dalam grup juga. Ni nombor. 0193579303. 03 ke 43 Ustaz? Ni buku ya. 03 Ustaz. 03. Nampak tak? Okey ya. Ini buku. Screenshot. Ini dengan kad diagram sekali Ustaz ya. Lekat dengan kad diagram. Okey. Kad diagram. Anggaran lebih kurang 100. Boleh pakai sampai bila-bila. Okey. Itu memang kalau kita masuk, andai kata tuan-tuan dipanjangkan usia macam saya pun, kalau masuk lanjutan pun saya akan masih lagi rujuk buku ni. Buku ni memang Ustaz Rusdi, saya tak tahulah, Allah Ta'ala bagi ilham kat dia untuk simpulkan apa yang berulang dalam penggunaan kita dalam Quran. Besar juga lah faham dia tu. 35793003. Okey. Ada lagi soalan terakhir qabla an nakhtatim, sebelum kita tutup kelas kita, perkongsian taklimat. Ustaz, saya nak tanya pemberi cadangan lah. Silakan. Kalau boleh Ini sungguh-sungguh kali kiam. penting ni adawat ni. Mula Tuan Haji Zainuddin. Yes. Kalau boleh, yang dalam kad diagram ni, yang macam istimewa usul, domir tu, Ustaz boleh terangkan tak tu benda-benda macam ni? Isim isyarat ni apa benda tu? Sebab saya ni baru nak mula belajar, tak faham benda istiqna Nabi ni. Ya.
saya akan kongsikan ikut step by step semua kumpulan-kumpulan dalam kad diagram yang saya tunjukkan tadi tu. Kita akan pergi satu persatu. Setiap perkataannya, maknanya apa. Walaupun dekat yang saya tayangkan tadi tak ada makna kan? Ya. Nanti kita akan tunjukkan apa makna kalimat domir tu, apa maksud domir. Huwa, apa makna kalimat huwa, bila nak guna tu semua kita akan ceritakanlah dalam kelas kita nanti. Itu kan maksud Tuan Haji Zainuddin kan? Ya, betul. Okay, terima kasih. Sama. Kita taklah pergi macam tadi yang saya praktiskan potongan Al-Quran tu sekadar untuk tunjukkan itu sebenarnya yang kalau kita dapat kuasai itu sebenarnya yang kita boleh tangkap. Tapi sebelum nak sampai ke situ tu kita akan ceritalah satu persatu setiap perkataan tu untuk kita lebih tahu apa maksudnya, insya-Allah. Dia ada chapter by chapter. Ya, buku betul. tu. Buku tu ada tajuk dia lah. InsyaAllah. Ustaz, recording untuk hari ni Ustaz nak letak kat mana? Okey, recording untuk hari ni saya akan letakkan dalam channel, dalam Telegram. Tapi mungkin kalian sebahagian tuan-tuan tak ada Telegram, saya akan minta admin masukkan dalam YouTube. Nanti link YouTube tu dia akan bagi dalam grup. Tuan-tuan ada grup kan? Grup yang tu kan? Saya akan kongsikan lah. Saya tak tahu tuan-tuan dapat link ni daripada grup mana, saya tak tahu. Tapi saya akan bagilah mana-mana grup yang telah saya kongsikan tu, link tersebut saya akan kongsikan insyaAllah. Tuan-tuan boleh tonton balik rakaman kita ni dalam YouTube boleh, dalam Telegram pun boleh juga insyaAllah. Dan setiap sesi kita ni, saya lupa nak sebut tu, macam Cik Ani sebut tadi, kita ada rakaman lah. Ada rakaman. Kalau kata tuan-tuan ada temu janji, itulah temu janji ni yang tak dapat nak dielakkan. Dan kelas kita ni kita akan buat Isnin sebab saya fikir bila kita buat taklimat Isnin, so Isnin jugalah tuan-tuan kosong. Okay, saya mohon maaf tuan-tuan sekali lagi. Saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa untuk kita dan juga untuk sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makanin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.